sepatutnya sampai juga kepada orang lain. Tapi boleh jadi disebabkan sifat kikir dalam hati kita, maka kita menahan-nahan rezeki itu. Akhirnya ramai di antara sahabat-sahabat kita ataupun ramai di antara masyarakat kita yang tidak lepas ataupun tidak melepasi fasa Sayyidina Sayyidina Muhammad, fasa kesusahan dalam hidup. Dan ala kulihal kakak-kakak, saya nak juga buka satu kisah yang pada saya setiap antara kita patut ambil iktibar. Maka Sayyidina Muhammad, saya nak tanya satu soalan sebelum kita syarah berkenaan dengan ni. Saya nak tanya pada kakak-kakak, kita punya corak hidup ataupun struggle sekarang, kita punya keuangan kita struggle ke tidak? Cuba kamu try komen sekejap tentang keadaan keuangan setiap antara you all, sama ada struggle ataupun alhamdulillah Zazah berlambat-lambat, tak tahulah nak bawa gimana duit-duit ni. Contoh, okay, struggle tak kakak? Saya kira ramai antara kita yang tengah struggle, sangat-sangat struggle kan. Tapi satu perkara yang saya macam terkesan adalah Sayyidina Muhammad berkenaan dengan kalau kakak nak tahu, sebelum ni saya adalah sebagai seorang co-trainer ataupun trainer dekat dalam satu tender di bawah Lembaga Zakat Selangor. So apa yang berlaku adalah kita ada buat program dengan anak-anak asnaf lah. Anak-anak asnaf dekat sekitar Selangor. So diorang ni between tingkatan 4 sampai tingkatan 5. And then banyaklah kita train diorang bahagian betulkan dia punya pembelajaran, so that dia tak adalah tercicir dalam buat pembelajaran. Tapi apa yang berlaku adalah kakak, satu batch tu, saya tak ingat, saya rasa area-area ceras kot. Satu batch anak-anak asnaf, parent datang hantar anak ke campsite tu, masing-masing bawa Honda. Bawa Honda tau. Kita yang urus setia ni pun bawa Proton, bawa Pro2. Asnaf bawa Honda. Okay, tak apalah, mungkin kita husnuzon, mungkin dia ada dapat hadiah dan sebagainya. And then sebab kita buat program dengan remaja, so kita macam like sometimes kita akan minta diorang keluarkan phone dan sebagainya lah. Semua kakak, dia bukannya majority. Saya tak sebut majority sebab kes kali ni adalah semua adik-adik ni pakai iPhone. So iPhone sekalipun, walaupun kita beli second hand pun, dia agak pricey lah compare dengan certain phone tu. Bukanlah kita nak kata orang yang pakai iPhone tu bergaya dan sebagainya, bukan. Tapi cumanya, kakak faham tak? Dia adalah kita buat program dengan golongan asnaf, di mana bila kita datang untuk program dengan adik asnaf ni, kita lagi asnaf daripada 5. So ala kulihal, saya macam hari pertama tu, okay, tak apalah sebab saya campcom, so saya perhatikan keadaan je. And then bila kelamaan saya pun tanya. Bila kita sembang punya sembang, tahulah kita rupa-rupanya mereka ini sepatutnya dah keluar daripada asnaf kepada orang biasa lah, pendapatan biasa. Sebab demo ada pekerjaan, dia orang ada dapat bantuan rumah, demo dapat bantuan pembelajaran, beasiswa, banyak benda kelebihan-kelebihan yang demo dapat compare dengan orang yang yang tengah struggle dekat luar macam kita ni yang tak dapat bantuan lah. Dia cuma saya cuma terfikir satu perkara. Bila you hold tak nak declare sebagai sebagai orang yang dah bebas daripada golongan asnaf tu. Sebab apa tahu? You tahu? Nak tahu sebab apa? Sebab dia kata kalau anda kata declare, dah tak dapat allowance setiap bulan. So benda ni lah yang saya sembangkan dengan pegawai daripada LZS. Saya kata masalah ni berlaku sebab ada di antara kita yang tak selesai doanya sebenarnya. You bayangkan kalau anda kata you duduk pada you belajar, at least you belajar kita tengah belajar sekarang. You tak rasa takut ke kita ambil hak orang lain? Berapa ramai lagi orang dekat dalam Malaysia ni yang makan tu kais pagi, makan pagi. Sedangkan you, disebabkan you tak nak kehilangan allowance setiap bulan tu, tak banyak pun kakak. Kakak bayangkan dia set train mak ni, parent ni train anak-anak supaya you kena stay jadi asnaf, so that setiap bulan you akan dapat keuangan. So kesannya adalah dekat PPR tu majoriti rumah tu memang rumah anak beranak dia. Sebab apa? Sebab tak nak keluar daripada kelompok asnaf dan sebagainya lah. So ini adalah satu perkara yang Sayyidina Muhammad saya nak kaitkan juga dengan statement apa yang musannif kata, kikir itu adalah menegah barang. Kita menahan sesuatu. Dalam kes yang saya ceritakan tadi, dia menahan apa? Dia menahan hak yang sepatutnya bukan lagi milik dia. Dia menahan supaya dia ambil hak milik tu. So perkara inilah perkara yang Sayyidina Muhammad
yang kita patut ubah lah dalam masyarakat kita. Sama dekat sekolah anak-anak yang tak nampak sekejap yang dapat RMT tapi tak nak makan. Bagi anak saya yang tak layak RMT. RMT ni pun sama juga. Pada saya, ni mungkin cadangan daripada saya yang pemikiran pun tak berapa nak cerdik. Mungkin pendapat dangkal daripada saya lah kot. Saya boleh definisikan. Mungkin tentang makanan RMT tu, mungkin boleh satu hari dalam seminggu tu dana RMT tu diberi kepada semua student dapat makanan free dalam satu hari. So mungkin Jumaat ke, so budak-budak datang sekolah Jumaat tu at least makan tu makanan free. Tak adalah yang berlaku RMT ada setiap hari tapi budak tak nak pergi ambil pun. So perkara ni lah perkara yang Sani Anas Sederhana Muhammad yang kita patut perhalusi. Sebab ramai je kadang-kadang sebagai contoh parent bekerja sebagai kerja anggota, for example anggota. Dalam payslip memang nampak gaji 5,000 6,000 ke atas. Tapi lepas tolak ini tolak itu kelab last sekali untuk membesarkan anak 4-5 orang, untuk gaji yang remaining ada 1,000 lebih tu, pada saya ada penyawat-penyawat awam yang juga memerlukan bantuan. So makna kata itulah dia. So saya rasa macam RMT mungkin kita boleh perhalusi lagi lah kot. Tak ada pemeriksaan susulan ke terhadap mereka? Ada, tapi you kena faham. Dia kadang-kadang tu kakak, inilah sebab saya suruh keluar daripada kelompok kita supaya kita berfikiran terbuka. Sebab bila golongan macam gini kita nak perhalusi, dia akan buat satu mereka tak nak terima hakikat perkara macam gitu. Apa yang berlaku adalah mereka akan buat demonstrasi, akan buat ini, akan buat itu, seolah-olah macam kita nak ambil hak mereka. Sebenarnya tak, kita cuma nak mengembalikan hak tu kepada yang selayaknya sahaja. Itu marah dia mau balik tu satu hal lah. Tapi itulah dia, betul. Gaji walaupun dekat dalam payslip 6-7 ribu, tapi berbaki lepas tolak segala-galanya. Saya rasa lepas daripada ni, cikgu-cikgu ataupun pihak berwajib bukan hanya tengok payslip punya amount yang pokok tu. Kena tengok remaining tu. Last kali bila tolak segala-gala benda tu, apa je yang dapat. Dan itu bahagikan kepada anak-anak. Tengok cukup ke tidak. Okay, itulah dia. Mesti tengok per kapita. Betul, saya setuju. So makna kata itulah perkara yang kita perlu perhalusi. Tapi ada pun hal, kenapa perkara ni berlaku, nak tak nak kakak kena muhasabah diri juga. Kenapa saya sebut kena muhasabah diri? Sebab pemikiran kita yang tidak dapat tidak duduk juga pada sekularisme. Okey, saya nak tanya kakak-kakak, apa yang kakak faham pasal sekular? Kita nak selesaikan masalah ni. Kita nak selesaikan daripada akar umbi. Kakak faham apa berkenaan dengan sekularisme? Kita masuk pemikiran dah pula. Ke tak pasti? Saya pernah dengar tapi tak pastilah sekularisme tu apa. Ataupun macam entahlah, tak pernah dengar pun sekular. Mungkin dia adalah makanan viral. Mungkin. Pernah tak kakak dengar berkenaan dengan sekular? Tak pernah dengar. Menghasilkan spread. Okay. So basically sekularisme ni adalah sejenis ideologi. You all kena belajar. Kenapa kena belajar Ustazah? Sebab dalam perbahasan ilmu tauhid, bahagian depan sekali memang kita akan syarahkan berkenaan dengan hukum syarak, hukum akal dengan hukum adat. So ideologi tu termasuk dalam apa? Termasuk dalam hukum akal. Bila anda kata kita tak kuasai ilmu tu, akhirnya kita termasuk terjebak dalam hal tu tanpa kita sedar. Sebagai contoh, sekularisme ni adalah satu ideologi yang memisahkan agama dengan kehidupan. Antara contoh yang berlaku adalah, you all ingat tak semalam bila kita buka kitab fiqh, ada seorang yang komen, dia kata dah confused dah. Ini adalah kelas make up ke kelas fiqh. Maka itu adalah antara mentaliti ataupun antara pemikiran yang merasakan seolah-olah macam agama dan kehidupan tu patut dipisahkan. Walhal fiqh itu adalah satu cabang ilmu yang membincangkan segala urusan-urusan muamalat kita. Termasuklah contohnya kakak nak blonde hair, kakak nak colour your hair, kakak nak buat pedicure, nak buat manicure, kakak nak pergi spa. Semua benda tu termaktub dalam hukum fiqh. Termasuklah juga kakak punya foundation, kakak punya eyeliner, eyelashes dan sebagainya. Boleh what do and don'ts dekat dalam kita berhias. Semua perkara tu ada disyarahkan dekat dalam hukum fiqh. Tapi bila kita sebut je pasal makeup, kita sebut pasal pemakaian dan sebagainya, ada mentaliti kita yang rasakan, ini kelas apa ni? Sepatutnya kelas agama cakap pasal agama je. No. Itulah antara reason yang menyebabkan institusi keagamaan ataupun institusi masyarakat kita runtuh.
nak tak nak berbalik kepada pemikiran kita juga yang sentiasa suka membezakan di antara dunia dengan akhirat. Sebenarnya agama dengan kehidupan adalah ad-din. Agama tu sendiri adalah ad-din. Dalam setiap cabang kehidupan kita ada ada garis panduan berkenaan dengan Sayyidina Muhammad, dengan dengan kehidupan kita lah. Boleh faham So maknanya kata untuk side kita nak ubah masyarakat kita yang tengah sakit ni, kita nak ubah apa? Ubah dulu mind setting kita. Kena ubah heart setting kita, kena ubah action setting kita. Kalau kita sendiri yang duduk pada kelompok yang macam itu, maka kita sendiri pun tidak akan mampu mengubah masyarakat. So kita sendiri yang kena start dengan diri kita, ajar anak-anak kita. Sebab itulah kakak-kakak sebagai seorang muslimat, sebagai seorang ibu, pastikan kita jadi ibu yang beragama. Pastikan kita jadi ibu yang cerdik dan solehah. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti kita dapat caturkan, kita dapat ajar mereka cara untuk jadi cerdik. Especially kalau anak-anak kita adalah anak-anak lelaki, kita boleh ajar mereka cara untuk jadi lelaki budiman. Bukan budak-budak lelaki yang hanya tahu nak berseronok dekat atas muka ya Allah Ta'ala ni sahaja. So sebab apa? Sebab parent adalah, terutama sekali ibu, adalah madrasah pertama anak-anak. Sebab itu nak jadi ibu kakak-kakak, hari ini tukar kita punya cita-cita. Aku nak jadi ibu yang cerdik dan salihah, supaya anak-anak yang lahir daripada acuan aku ni, lahirnya acuan ataupun corak pemikiran anak-anak yang cerdik dan salih-salihah juga. Sama juga macam kita bila kita nak cari pasangan dan sebagainya, cari pasangan ataupun calon isteri kita yang cerdik dan salihah. Kenapa? Sebab nanti bayangkan, kalau andai kata kita punya pasangan kita ataupun ibu dekat dalam satu rumah tangga tu sendiri tak kenal Allah Ta'ala, macam mana dia nak kenalkan anak-anak dia terhadap Allah Ta'ala? Kalau dah seorang ibu sendiri pun pincang bahagian agama, pemikiran pun ke laut. So macam mana kita nak melahirkan anak-anak yang berfikiran hikmah? So nampak tak perkara tu? Ala kulihal, baik hook or baik crook, kita kena start daripada diri kita juga. Boleh kita kena ada cita-cita macam gitu. Especially bila kita orang yang belajar dekat dalam kelas, maka kita tak nak satu pemikiran, kita tak nak akan datang kelak anak-anak yang lahir daripada rahim kita adalah anak-anak yang menentang agama Allah pula. Kita tak nak macam gitu. Boleh Memang masa depan kita tak dapat nak jangka. Memang iman itu tidak boleh diwarisi, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha supaya dia tidak tidak rosak. Okey, itulah dia kakak. So itu yang kita nak sebutkan tentang kikir itu. Kata musannif adalah holding, menahan hak orang, menahan rezeki. Sepatutnya bagi zakat tapi dia simpan-simpan. Sepatutnya rezeki itu sedekah tapi kita takut berkurang, maka kita tak buat perkara tu. So itu adalah sebahagian daripada kikir. Maka yang pertama, kalau musannif yang pertama, seperti zakat dan nafkah isteri. Sudah, ayo. So maknanya kata ini pun masalah juga kakak. Zakat itu sepatutnya kita mengeluarkan zakat. Satu kelompok adalah kita nak tegur dekat sini, satu golongan yang sepatutnya mengeluarkan zakat tidak mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua kakak-kakak, institusi yang handle duit-duit zakat ni sepatutnya memudahkan orang untuk dapat duit zakat, akhirnya tidak memudahkan. Berapa ramai minta maaf sebut orang-orang dalam kesusahan yang tak lepas ataupun yang yang tak dapat bantuan daripada zakat. Walhal zakat, saya ingat lagi ada seorang pegawai pernah cakap dekat saya, dia kata duit zakat ni masuk banyak, keluarnya sikit. Keluarnya tak banyak. Jadi sebab tu dia orang banyakkan program. Untuk saya pula, kenapa tak mudahkan orang-orang lain untuk dapat zakat tu? Sebab especially macam kita dekat KL Selangor kan, dia punya tahap struggle tu, duit gaji 2,500 pun saya tak rasa mencukupi untuk rumah dah 1,000 lebih dan sebagainya kan. Rumah sewa saja 1,500. So gaji 2,500. So lagi 1,000 tu kalau andai kata kita ketua keluarga, macam logik akalnya macam kurang mencukupi lah. Kita tak nak cakap berkenaan dengan qanaah, tapi kita bercakap tentang daripada sudut logik akalnya macam tak relevan dekat situ. So perkara ni lah perkara yang kita patut ubah dalam banyak-banyak hal. So itu adalah pembahagian berkenaan dengan zakat yang perlu kita apatah lagi betul orang yang kerja freelance sangat-sangat struggle. Kadang-kadang 2, 3, 4 kerja dah kena buat sehari ataupun dalam sebulan tu banyak-banyak kerja dibuat. Kenapa? Sebab keuangan tak mencukupi. Okay, so perkara ni lah kita kena perhalusi dan mudah-mudahan ada orang yang cerdik Allah Ta'ala takdirkan dekat dalam masyarakat kita in order untuk pertahankan hak ni, untuk buat zakat lah.
Dan yang kedua adalah sudah tentang nafkah isteri. So ala kulli hal kakak-kakak, termasuklah juga hal yang ditahan-tahan adalah nafkah seorang isteri. Kakak-kakak dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nafkah itu terbahagi kepada dua. Dobitkan pada kitab masing-masing. Nafkah itu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah nafkah zahir. Yang kedua adalah nafkah batin. Bila kita sebut tentang nafkah zahir kakak-kakak, wajib seorang suami menyediakan pakaian yang baik untuk isteri dia. Yang kedua, tempat tinggal dan juga pembelanjaan. So maknanya kata boleh ke tidak Ustazah, saya lepas nikah saya decide untuk isteri saya stay dengan mak saya. Boleh, tak ada masalah, tapi tu belum lagi kamu selesaikan nafkah kamu. Sebab itu adalah rumah mak, maknanya kata rumah ayah kamu, ayah yang nak kata sediakan untuk nafkah mak kamu. Kamu tak boleh tumpang sekaki. Kalau andai kata isteri kamu tak selesa duduk dengan mak mertua, maka wajib ke atas kamu pergi cari rumah lain. Sebab apa? It's not easy untuk duduk dengan duduk dengan mertua lah. Perkara ni perkara yang kita kena hadam. Dan kita kena faham juga tentang pakaian. Minta maaf sebut, ramai antara isteri-isteri yang saya perlu sebut perkara ni sebab banyak kes-kes penceraian yang yang saya terima, hatta kes-kes berkenaan dengan ketidakadilan ataupun kezaliman rumah tangga yang ada kaitan dengan nafkah. Sebagai contoh, pakaian isteri tu tak cukup pun. Kadang-kadang pakaian dalam tu tak tahulah itu pakaian dalam ke jala. Sebab apa? Sebab banyak betul lubang ke pakaian-pakaian dalam tu. Maka sebab apa? Sebab lelaki suami tak pernah cakna sekalipun isteri cukup ke tidak pakaian dan sebagainya. Kena cakna juga. Itu sebahagian daripada nafkah. Nafkah tu nak kata nafkah. Dan yang seterusnya adalah koma gelak tapi itulah hakikatnya kakak. Ramai antara kita yang tak lepas pandang. Okey, itu adalah nafkah bahagian zahiriah lah. Yang kedua kakak, nafkah bahagian batin. Hak ni pun ramai antara kita yang culas. Senang nak dapat ikan. Kalau dapat ikan, kalau tak dapat ikan kena. Lala kumpau. Contoh, okey. Dia punya teba tu kemain tu. Action tu daripada jauh tu. Teba jala tu tiba tarik-tarik pasir. Contoh. Okey, itulah realitinya kakak. Dan yang kedua adalah nafkah secara batin. Ramai antara kita yang terlepas pandang apa? Nafkah secara batin itu bukanlah hanya nafkah di atas katil sahaja, tapi juga nafkah emosi. Sebagai contoh, kita kena faham kakak-kakak, selepas daripada pernikahan, the moment berlakunya akad, sepatutnya itulah bermulanya momen-momen percintaan antara seorang suami dan seorang isteri. Waktu tu lah nak kena ambil hati isteri, nak kena ambil hati suami. Waktu tu lah kita nak mengurat. Waktu tu lah nak kenyap-kenyap mata. So maknanya kata dekat sini, bila Ustazah pun tahu kumpau. Kita tahu geng-geng kecundang ni. Bukan kecundang, itu kan ujian kehidupan. Okey, mungkin kumul patutnya kena banyak kita panggil apa? Tadabbur alam kot. Okey, tapi nak bagi tahu ni kakak, tentang nafkah tu, nafkah secara batin, termasuk juga jaga emosi. Sebagai contoh, kakak perasan ataupun tidak, ada dekat dalam hukum syarak kita berkenaan dengan hukum zihar. Siapa pernah dengar tentang hukum zihar? Ke tak pernah? Saya tak tahulah Ustazah. Saya nama Zahir. Saya pula nama Zahirah. Zihar tak pernah dengar. Zihar, hukum zihar. Pernah dengar tak? Hukum zihar. Dekat dalam agama kita kakak, hukum zihar itu adalah haram tau. Hukum zihar tu apa? Zihar tu adalah menyamakan aurat isteri yang kita tak pernah nampak tu dengan adik-beradik kita ataupun mak kita. Sebagai contoh, ketiak awak macam ketiak mak saya lah. Contoh, boleh jatuh ke tidak hukum zihar? Boleh jatuh. So maknanya kata kenapa macam gitu? Allah Ta'ala ni sangat kenal perempuan. Kenapa Ustazah cakap macam gitu Ustazah? Sebab contoh macam kita. Saya nak tanya kakak-kakak hak perempuan ni lah. Hak lelaki hang senyap Ustaz. Nak tanya hak perempuan. Kita suka ke tidak disamakan dengan perempuan lain? Walaupun dengan sibling. Saya nak tanya pada kakak-kakak, suka ke tidak? Disamakan ataupun dibandingkan dengan mana-mana perempuan dekat dalam hidup kita? Tak suka. Perempuan dia tak suka dibanding-bandingkan. Tak suka, benci tau. Nampak? Kak Laila benci-benci dah tu. Okey, makna kata dekat sini kakak, tuan-tuan kena faham. Wanita ini adalah satu sosok yang tidak suka langsung dipersamakan.
Walaupun kakak sama kan. Yang I suka you lah. Kenapa kita tanya suami kita kan? Kenapa awak pilih saya jadi isteri awak? Dia pun cakap, sebab muka awak macam kucing saya. Hidung kembang, mata bulat, muka bulat. Macam British Shorthair saya. Itu dah dia kakak. Walaupun kita samakan seseorang tu dengan kucing kita, tapi tetap perempuan tak suka dia samakan. Walaupun kucing tu comel. Walaupun baka British Shorthair. Okey, boleh faham So maknanya kata jangan samakan perempuan dengan dengan apa-apa sahaja. Dan itulah nak sebut kat sini, it is part of nafkah batin. Nafkah batin ni maknanya kata samakan dengan saya. Comel okey dah, hidung kembang tu. Betul dah, British Shorthair kan hidung dia penyek. Macam gitu. Betul, nanti kau tengok muka Leo saya. So maknanya kata dia kucing-kucing saya yang hidung mancung acik je. Ya Allah, acik dengan soya. Tapi nak bagi tahu je kakak, itu adalah sebahagian daripada pendek pula tu kan, katik pula tu. Allah. Okay. So tepi sikit je. Tak nampak kitab. Okay. So maknanya kata kakak-kakak, itu adalah sebahagian daripada nafkah-nafkah yang kita hold kan, yang kita tahan-tahan. Excuse me baby. Okay. So itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, qala musannif yang kedua, seperti harta yang diberikan kepada penyair kerana menegah cercanya. So maknanya kata kita harta yang kita bagi pada bukan salurannya. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan. Tengok baik-baik. Maka kata musannif, mereka yang tidak memberi isterinya sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Maksud kata apa? Ni perempuan kena dengar baik-baik. Ingat koma dia kena backup, kena hentak juga. Sebab apa? Ramai di antara kaum wanita adalah suami dah elok dah, sediakan pakaian, makanan, dia sediakan tempat tinggal. Tapi kita duk sibuk tengok orang sebelah. Abang-abang, orang tu duduk kondo bang, kita duduk rumah flat je. Tuan-tuan, kakak-kakak, bila awak dah terima seseorang itu untuk menjadi suami awak, maka kena terima juga poket dia luas mana. Awak kena terima juga lelaki yang awak nikahi tu, yang awak nak terima akad tu, adalah seorang lelaki yang struggle dia sampai ke situ je. Boleh faham So maknanya kata tak boleh ada di antara kita, apa yang kita buat adalah suami kita dah sediakan cukup dah, tapi kita yang nak lebih. Bila kita nak lebih tu, suami tak bagi, itu bukan dinamakan kedekut. Jangan nak merajuk. Nanti suami-suami boleh, kalau anda kata isteri kita buat perangai, buka kitab, rebuhlah, buatlah di salad ke pakai kitab ni, tunjukkan dekat dia. Yang kalau abang dah bagi segala-galanya tapi yang nak lebih juga, itu bukan kedekut, yang itu namanya salah faham. Okey, tak bersyukur, kurang syukur tu satu hal. Tapi sebab itulah kakak jangan nak banding-bandingkan. Ya betul kan jangan nak banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Hidup kita kalau level macam gitu, setakat macam gitu, itu dah je, tak ada masalah. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau tidak, sebab manusia ni nafsu dia adalah semakin kita melihat, semakin kita berkehendak. Sebagai contoh, kenapa isteri kita yang kita dah nikahi ni, kita nampak macam biasa-biasa je berbanding wanita-wanita dekat luar sana. Sebab dalam hati kita tu sentiasa nak lebih, sentiasa I want more. So masalah ni bukan hanya berlaku kepada lelaki, tapi juga berlaku pada wanita. Suami dah sediakan cukup lengkap dah, tapi kita nak lebih lagi. Sampai kawan tu kuah kering dah. Sebab apa? Sebab stres. Kalau nampak macam rambut suami kita gugur tu, jangan tanya kenapa. Sebab kita je yang hidup dengan dia. Boleh jadi kita lah antara punca-punca keguguran rambutnya. Okey, itu dah dia. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muru'ah. So makna kata dekat sini, kurus tak apa, jangan sampai meninggal. Alhamdulillah, jangan sampai meninggal. Okey, so mana kata dekat sini, tapi alang-alang tu nak sebut juga, kalau kita memberi ataupun bagi, dah komplit dah bagi nafkah tu, pakaian, tempat tinggal, kita bagi makanan, dah cukup dah. Kalau anda kata kita nak lebih, isteri nak lebih tu, maka itu bukan tanda kikir, bukan tanda kedekut. Tapi kalau anda kata kita nak memberi lebih, maka itu adalah sebahagian daripada tanda pemurah. So kita yang isteri-isteri ni pun boleh lah juga, abang-abang memanglah tu bukan kedekut bang, tapi kan kalau abang bagi lebih kan pemurah. Abang nak jadi pemurah tak?
Kita tanya dia balik. Kita kan cerdik. Okey, so mudah meninggal. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan. Ada rezeki lagi tu. Ada rezeki nanti cipta kehidupan yang baru. Okey. Untuk Kak Noh sentiasa ada ruang insyaAllah. Belajar melepaskan kesakitan in order untuk kita menerima satu kebahagiaan yang baru. Okey. Okey, sambung sikit lagi. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, tengok nak rawat kedekutan kita ni macam mana. Okey. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur dengan pengetahuan dan pekerjaan. So mana kata gariskan kakak, nak rawat kita punya kedekut tu, yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua kena ada pekerjaan, kena ada action. Tak boleh ilmu ada, cita-cita ada, buatnya tak, dia tak jadi macam niat yang baik pun. Ada pun pengetahuan. Nak dimaksudkan dengan ilmu tu adalah maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat dan dicela manusia dekat dunia. So mana kata dekat sini kita kena tahu. Nak tahu apa Ustazah? Andai kata kita ni ada perangai kedekut, yang pertama dekat akhirat nanti kita kena seksa kak. Yang kedua dekat dunia ni tak ada orang pun yang suka orang kedekut. Contoh macam kita lah, bos kita, ya Allah, kedekut tak ada masin. Suka ke tidak? Tak suka kakak. Contoh macam kita beritahu, bos, gula habis lah kat pantry. Maka bos kita cakap apa? Oh, ya ke? Tapi hari tu dah beli dah 1 kilo. Tak apalah, kat sugar. Contoh. So, maknanya kata dekat sini, kadang-kadang kita pun geram juga dengan bos-bos kita yang kedekut ni. Tapi kalau andai kata, kita yang kedekut, sama juga. Itu yang dimaksudkan dekat sini. Kena tahu tak ada orang pun yang suka orang kedekut, dan tak ada, dan Allah Ta'ala pun tak redai orang kedekut. Sampai ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan la tadkhul jannah al-bakhilun, tak masuk syurga orang yang bakhil. Orang yang kedekut ni tak masuk syurga. Mana kata Allah Ta'ala tak redha pada dia. Dan tengok pada situ kakak-kakak, dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tidak bersama-sama engkau dalam kubur. Kita ni kakak-kakak, walaupun kita ni banyak harta sekalipun, masuk kubur nanti tetap kita dengan kain kapan je yang masuk. Tak ada space pun untuk harta-harta kita untuk masuk sekali dekat dalam kubur. So ala kulli hal kakak-kakak, bila ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, belajar memberi dan belajar meletakkan pada tempatnya. Supaya kita nanti tidaklah sallallahu alaihi wasallam Muhammad didakwa. Kenapa tak didakwa? Didakwa sebab kita menahan-nahan hak orang lain yang ada dekat dalam rezeki kita. Ini pun perkara yang kita patut takutkan juga. Dan hanya senya yang menyertai akan dikau dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Bulatkan. Yang pertama nak bulat apa Ustazah? Bulatkan amal yang baik dan bulatkan juga amal yang jahat. Maknanya kata kakak-kakak, bila kita dah meninggal nanti, kita akan sorang-sorang je masuk kubur tu. Tapi ada peneman kita, ada peneman. Siapa peneman kita? Amalan baik kita dengan amalan buruk kita masuk sekali. So maknanya kata kakak-kakak, itulah dia. Kakak sedekah pun amalan sedekah tu masuk. Kata musannif seperti bersedekah dan kikir. Kakak kedekut pun, amalan kedekut tu join sekali kakak dekat dalam kubur. Andai kata para malaikat datang nak tilik kakak, malaikat apa dalam kubur? Malaikat mungkar, malaikat nakir. Datang nak menyoal kakak, dia tengok amalan-amalan dekat dalam kubur tu, dah tahu dah panggil kakak macam mana. Ini yang kita takutkan. Sebab apa? Kenapa kita takut kan? Sebab Allah Ta'ala tu maha halus. Nak mengelak tu takkan boleh mengelak dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tu maha halus, maka Sayyidina Muhammad, sampai sekecil-kecil perkara Allah Ta'ala akan tengok kita buat ke tidak. Kebaikan kita buat, kejahatan kita buat, walaupun sekecil-kecil macam mana pun, tetap akan dipersoalkan, tetap akan dinilai. Inilah kita takutkan. Dapat Dan bahawasanya kalau musannif, dan bahawasanya segala harta itu milik Allah Ta'ala. So nampak tak kakak? Apa-apa yang kita ada, harta kita, duit kita, makanan kita, kereta kita, kucing kita, kitab kita, ilmu kita, kekuatan kita, kecerdikan kita, kecantikan kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dapat tidak. Boleh ke tidak kita rasa pemilikan? Tak boleh. Rasa pemilikan itulah tanda kita tak duduk lagi pada posisi kehambaan. Saya ulang lagi sekali, kakak dobitkan pada nota kakak.
Rasa pemilikan itulah tanda kita tidak duduk pada posisi kehambaan. Dapat tak? Cuba kakak catat dulu ayat tu. Kalau dah catat nanti kakak bagi tahu, okey? Tanda pemilikan, bila kita ada sifat pemilikan, itulah tandanya kakak, kita tak duduk pada kerusi kehambaan pun lagi. Ulang. Sifat pemilikan adalah tanda kita belum duduk pada kerusi kehambaan. Tak duduk lagi pada kerusi kehambaan. Dapat tak? Dah dapat, nanti bagi tahu, okey? Very good, okay. Good. Okay, so makna kata kakak-kakak, selama ni kita macam, Ustazah pesan duduk kat posisi hamba, belajar jadi hamba. So antara tanda-tanda untuk kita tahu kita ni duduk ke belum pada posisi kehambaan, kena tengok dulu kakak masih ada rasa pemilikan ataupun tidak. Kalau selagi mana kakak masih ada rasa pemilikan, maka Salih ala Sayyidina Muhammad, tahulah kita dekat situ yang kita ni belum lagi pun duduk pada fasa kehambaan tu. Sebab apa? Sebab seorang hamba, apa je pada seorang hamba tu yang bukan milik tuan dia? Apa je yang ada pada seorang hamba itu yang terbit daripada seorang hamba bukan daripada tuan dia. Sebagai contohnya kakak, sebagai contoh kita mewakili Malaysia dalam acara acara apa kita nak masuk ni? Acara melempar kuali. Contoh, okey, sebab kita ni memang terror, lama dah mendam. Okey, kuali tu kecil besar je kat tangan kita. So kita ada masuk pertandingan melempar kuali. So melempar kuali kita tu kita wakil Malaysia. Dapat pula kita ni menang, Johan. Johan melempar kuali. Bila kita adalah Johan melempar kuali, kita pakai baju tu, kita pakai baju apa? Kita pakai baju yang ada lambang Malaysia kat situ. Bawa bendera kat belakang, flag kat belakang pun. Lain macam. Kejohanan melempar kuali. So kita ni pegang bendera Malaysia. So makna kata, kalau andai kata apa-apa yang datang daripada kita, orang akan pandang sebagai Malaysian, orang Malaysia lah ni terror melempar kuali ni. Sebab apa kakak? Kau begitu ijazah? Kakak nak terima ijazah apa kakak? Nak terima ijazah kuali ke? Terkejut pula saya. Cerita pasal lempar kuali ada kau begitu ijazah pula. Okey, saya tak ngajar lagi lempar kuali. Nanti saya ajar macam mana cara melempar kuali supaya tepat pada posisinya, insyaAllah. Ada rezeki nanti kita belajar. Okey. Tapi ijazah melempar kuali, insyaAllah. Waktu tu kamu boleh sebut qabil tu. Saya ajar yang terbaik punya. Okey, kita letak Haris Dini kat tengah. Siapa kena tu saya belanja kopi. Contoh. Kesian member. Member memang tak apa tu, jangan risau tuan. Sebab demo yang tak kerti membaling pun, insyaAllah. So insyaAllah tak kena. Okey, tapi itulah dia benda yang kita yang kita nak usahakan. Okey, apa yang kita nak usahakan ni? Contoh yang kita sebutkan tadi lah. Sebab dia dah lambat daftar kelas. Sebab itulah kita jadikan dia sebagai insan-insan dekat tengah tu. Okey, dia kalau Fakro tak boleh masuk, Fakro badan besar, insya-Allah kena. Insya-Allah kita nak nak baling pun sipi-sipi tu mesti kena juga kat telinga dia ke, hilang rambut sebelah sebab laju sangat membaling kan. So Fakro kita tak boleh baling. Kita kena tengok dulu siapa-siapa. Mungkin yang kuyu-kuyu sikit boleh nak mengelak tu. Tapi nak bagi tahu ni kakak dekat sini, Salih ala Sayyidina Muhammad, bila kita baling ataupun bila kita mewakili satu posisi tu, tidak kakak-kakak, memang Salih ala Sayyidina Muhammad, kita akan kita akan berdiri itu sebagai wakil negara itu. Kita tak mungkin akan berdiri di tapak sendiri. Itu yang dimaksudkan bila kita dah declare kita sebagai hamba, apa je yang daripada kita tidak dipanggil sebagai kehambaan. Boleh faham tak kakak? Sebab itulah dah duduk dekat posisi hamba, kita punya kesyedikan ni siapa punya? Allah Ta'ala punya. Kita punya kecantikan siapa punya? Allah Ta'ala punya. Kita punya kehandsomean siapa punya? Allah Ta'ala punya. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada tangan kita, walaupun dibagi dalam genggaman kita, siapa yang punya? Allah Ta'ala punya. Apa lagi yang ada pada kita? Kekuatan kita, apa-apa saja, kereta kita, ini kita, itu kita, semua Allah Ta'ala punya. Pakaian kita yang lawa-lawa pun Allah Ta'ala punya. Okey, sebab itulah bila seseorang itu duduk pada posisi kehambaan kakak, jarang-jarang berlaku dan tak berlaku pun orang yang sangat-sangat susah untuk memberikan.
Satu kisah yang mungkin boleh saya kongsi kepada kakak-kakak. Alamak, Tuan Fakrul masuk dah pula. Baru kutuk. Itulah dia. Cara-cara nak panggil orang masuk kelas adalah kita mengutuk orang tu, tiba orang tu muncul dekat dalam live kita. Macam gitulah dia. Tapi nak bagi tahu ni kakak kat sini, satu kisah yang mungkin boleh saya kongsikan. Salih Anas Sayyidina Muhammad. Waktu awal-awal dulu saya ziarah Tuan Guru Haji Nasir. Bila saya ziarah Tuan Guru Haji Nasir, saya berkenan dengan satu poster tu. Maka poster tu adalah poster Khalidi yang Komo dah dapat satu badan tu kan. Tapi setiap lataif tu, maka bila saya berkenan dengan poster tu pula adalah poster yang terakhir yang Haji Nasir ada. So mana kata dia tengok saya kata saya punya lah pandai repo tu kan. Saya kata tak apa tuan, saya beli daripada tuan. Kita kan pandai buat drama-drama kan. Lepas tu Haji Nasir gelak. Dia gelak, so dia hadiahkan kat saya lah poster tu. Walaupun kakak-kakak, poster tu adalah poster yang terakhir yang dia ada, yang Tuan Haji ada. Tapi dia memberi ke tidak? Ya, dia tetap memberi. Sebab itulah antara tanda-tanda seseorang itu dia duduk pada posisi kehambaan. Bila seseorang dia duduk pada posisi hamba, jarang dia menahan-nahan. Dia tengok dulu, benda ni memang berhak kat atas orang ni, maka dia bagi je. Termasuk juga dekat frame dekat belakang saya ni. Antaranya antara signature daripada guru saya, inilah dia. So termasuklah juga tu keris yang kamu duk nampak, yang kamu duk mention tu. Itu pun daripada guru saya juga, tapi bukan Haji Nasir, dia guru tariqah Syazuliyah saya. Tuan Mursyid saya hadiahkan. Tapi sama juga, itu pun sebenarnya keris ni saya tegur, saya tanya Sidi kumpul keris ke? Itu je saya sembang, konon-konon kita nak buka cerita tu. Kemudian kamu suka keris tu? Ambil dia hadiahkan. So itulah dia kakak-kakak. Nak bagi tahunya orang-orang guru-guru yang yang duduk pada posisi kehambaan ni, dema tak lokek. Dema sangat-sangat tak menahan apa-apa. Kalau dema rasa kita berhak dapat benda tu, dia akan bagi je. Dan baru saya tahu keris dekat belakang tu adalah hadiah daripada kerabat juga kepada guru saya. So mana kata itulah dia benda yang kita ni terjawab pasal keris kat belakang. Itulah dia, terjawab lah juga pasal keris kat belakang. Okay. Sebab tu ada kat belakang tu, dua-dua tu adalah pemberian. Termasuk juga bunga-bunga yang kamu nampak kat belakang tu, semuanya adalah pemberian daripada sahabat-sahabat yang saya sayang juga. Okay, itulah dia. Mana datang lah suasana di keris pula dah. Macam itulah, orang hadiahkan, guru-guru hadiahkan. Okay, tapi itulah dia kakak. Yang dimaksudkan dekat sini adalah bila kita duduk pada posisi kehambaan, apa-apa je yang pada diri kita adalah milik Allah Ta'ala. Bila milik pada Allah Ta'ala, kita tak akan menahan-nahan apa-apa pun, kita tak akan tahan. Boleh dapat Okay, sambung. Dan memberi ia akan dikau. Macam mana nak jadi macam Ustazah? Jadi macam mana tu? Melempar kuali ke macam mana? Dia banyak ciri-ciri saya ni. Tonton dia awal lagi untuk menjadi macam saya. Saya kadang-kadang tahu tak saya ada seorang guru dulu dekat Perlis. Maka guru saya ni pernah sebut pada saya, dia kata dia berharap supaya orang macam saya ni ada at least lah 100 dekat dalam Malaysia ni. Maka saya kata pada ayah saya kata ayah Ustazah ni kan, dia nak orang macam Kak Dia ni 100 ya. Dia tak tahu Kak Dia ni pembuat onar. Saya kan akal. Saya kata itu duduk diam. Kamu janganlah berharap untuk jadi macam saya ataupun bercita-cita untuk anak macam saya. Sebab apa? Takut-takut nanti kamu migraine jaga anak macam saya. Kamu migraine lah nak jaga orang macam saya ni. Kamu jangan minta lah kakak, jangan minta. Saya ni teruk je sebenarnya. Kalau kamu nak jadi baik tu, jadilah baik daripada kita. Boleh? Jadi baik daripada saya. Saya sangat-sangat doakan setiap antara kamu ni jadilah lebih baik daripada saya. Jangan jadi macam saya. Saya ni teruk penuh. Okay, satu je saya duduk sabar. Boleh? Kalau kita rasa, kalau kita rasa orang yang minta barang daripada kita tu takkan jaga pun barang kita tu, kita boleh tahan tak daripada beri. Itu yang saya sebut tadi kakak. Mana kata guru-gurunya dia akan tengok dulu kita ni qualified ke tidak untuk dapat satu barang tu. Dan samalah juga kakak-kakak untuk keris dekat belakang ni. Kalau kakak nak tahu, keris ni dia ada look dia. Dan setiap look itu adalah represent kita punya peribadi. Sebab kalau contoh macam saya, look yang sesuai dengan saya look 7, look 9.
Load 13 dan apa nama, ada juga kalau andai kata orang hadiahkan kereta kita tengok load tu. Kalau andai kata load satu, dia ada tanda kenapa orang tu bagi load satu kita. So makna kata yang tak ada load lah. So makna kata dekat sini saya berbalik kepada soalan yang kakak tanyakan tadi. Kalau andai kata kita rasa orang tu tak layak nak menjaga, so tak payah jaga, tak payah bagi. Load tu apa? Load tu lekuk yang kan, kalau keris kan dia ada lengkar tu kan. So lengkar tu makna kata load dia lah ada berapa load. Maksudnya kita tak akan disifatkan sebagai kedekut dah kan. Tidak lah. Kalau andai kata memang orang tu tak sepatutnya jaga, kakak jangan bagi bunga pada monyet kakak. Kakak bagi bunga pada monyet dan last sekali tak jadi bunga. Okay. Sebab tu saya bagi tahu awal. Contoh macam apa nama, Koma nak hadiahkan saya makanan ke apa ke, saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang saya bukan seorang yang pemakan. So nak bagi hadiah tu bagi yang tahan lama, saya okey lagi. Kalau anda kata nak bagi yang apa nama, iya sayang. Kenapa? Kenapa Taya? Sorry lah anak manggil. Kenapa? Okay. So mana kata dekat sini kita kena tahu what do and do. Siapa yang apa nama orang tu suka dan apa yang orang tak suka. Boleh dapat kenapa? Duduk sekejap. Lama lagi. Sejam lagi. Duduk. Okay, sambung sikit. Boleh faham tak maaf dah, anak saya ni manja-manja semuanya. Okay. Mana entah tadi? Dan sambung apa nama, saya suka apa? Saya suka akak. Boleh tak macam tu? Tak tahulah saya suka apa. Saya suka apa? Saya suka pengajian. Okay, sambung sikit. Dan kata musannif, dan memberi ia akan dikau daripadanya supaya engkau belanjakan pada pekerjaan yang engkau berfaedah. So maknanya kata sini, salih ala sayyidina Muhammad, harta yang Allah Ta'ala bagi kita tu sebenarnya kakak-kakak untuk apa nama, kita belanjakan pada tempat-tempat yang berfaedah. Tak boleh andai kata rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu kita bagi pada apa nama, tempat yang tidak sepatutnya. Andai kata Allah Ta'ala bagi kita rezeki, lepas tu kita guna buat apa? Kita guna untuk apa nama, bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kakak, sebab itulah banyak kali saya sebutkan, apa-apa yang sampai pada kita, cek dulu ke mana kita bawa rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Sebab apa? Sebab takut-takut kakak-kakak kita ni menyia-nyiakan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan hal-hal yang tidak sepatutnya. Jenuh nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Boleh faham sambung sikit. Toya tidur lah Toya. Dah duduk. Okay, sambung sikit lagi. Tengok pada muka surat yang 115. Pergi berhibur. Macam tu lah. Penat cari duit beli rokok berkotak-kotak. Kau nak tahu tak satu kisah? Tapi ni jahat sikit lah. Saya dah cakap, saya ni nakal. Kau jangan ikut panggil saya. Tahu tak, ayah saya dulu, dia kan bekas anggota. So bila bekas anggota ni, Salih Anas Sayyidina Muhammad, dia smoking lah. Majoriti anggota memang smoking. So waktu birthday ayah saya yang tahun ke berapa entah, saya ni tak dapat nak balik. Jadi apa yang saya buat, saya order cake tau, custom cake. Kau mahu tahu tak saya custom cake bentuk apa? Bentuk rokok. Dia punya lilin tu batang rokok. Lepas tu dia punya apa nama, petak dia tu memang kotak rokok punya. Lepas tu apa nama, saya minta delivery lah, hantar kat ayah saya sekali dengan bunga-bunga apa semua. Ayah saya dapat je kek tu tak ada cakap apa. Ni tak ada kerja lain, Kak Ada punya kerja lah ni. Sebab dia tahu saya seorang je akan buat panggil macam gitu. Sebab bapak saya garang. Ayah saya garang, tapi saya je lah anak yang suka ngusik dia. Tapi lepas daripada tu kakak-kakak, ayah saya memang kurang merokok lah. Sebab dia tahu anak dia kuat menyindir. Tapi saya tulis lah kat situ, sana helwah ayah. Saya tulis dah happy birthday, mana dia saya tulis benda tak baik. Tapi itu dah dia kakak-kakak. Berkenaan dengan smoking pun berbuih dah mulut kita nak bercakap kan. Dia suka sangat rokok, aku bagi kek bentuk rokok. Lepas tu ayah saya kata apa, nak potong pun rasa sayang. Dia nak potong kek dia tu, dia rasa sayang betul sebab lawa benar. Tapi itulah dia, mungkin boleh try juga. Okay, bagi dia baju ke, saya perokok tegar. Dia tak pakai sebab dia pun segan juga, dia smoking. Okay, sambung. Dan kata musannif, tengok kat sini adalah habitat, bukan habitat yang tabiat.
habitat tu tempat tinggal. Okey. Okey, sambung sikit. Dan kata musannif, dan bahawasanya engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. So maknanya kata dekat sini kakak-kakak nak bagi tahu, kata musannif, kata pengarang kitab, dia cover dekat sini adalah, kalau andai kata harta yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu kita nak guna untuk bersedap-sedapan saja, maka kita kena tahu pahala akhirat tu lagi lazat untuk kita berbanding sallallahu Sayyidina Muhammad, pahala yang kita dapat. Okay, sekejap sebentar ya. Sekejap. Okey, sambung sikit. Dah boleh dengar suara saya kan? Dan Hilmahan. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Okey, sambung. Tengok pada muka surat yang ke-115, tengok kat situ. Dan bahawa engkau mengetahui bahawasanya menahan akan harta itu, ini yang kita syarahkan tadi, kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan. So kita nak sangat supaya duit-duit yang kita dapat tu kita boleh gunakan untuk something yang macam benda yang kita seronok. So musannif kata dekat sini, hang kena tahu pahala akhirat tu lagi seronok, lagi lazat. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Sudah. So mana kata dekat sini, kata pengarang kitab, kalau andai kata kita ni guna harta yang Allah Ta'ala bagi pada kita in order untuk mencapai keinginan kita, ataupun nak yang seronok-seronok saja, minta maaf sebut itu perangai binatang. So kalau andai kata kita nak tahu, Ustazah, macam mana saya nak tahu saya ni duduk pada nafsu haiwaniah ke, nafsu mutmainnah ke, nafsu mulhamah? Maka tengok kakak, kalau asal ada duit je shopping, asal ada duit je membeli, asal ada duit je shopping mall, asal ada duit je sukia, asal ada duit je dibuyur, asal ada duit je merata-rata kita habiskan dekat situ keinginan kita tu, maka kata musannif itu adalah tabiat binatang. So kita dah tahu dah, rupa-rupanya kita yang bernikah berkudah yang keluar masuk kelas ni masih lagi duduk pada nafsu amarah, nafsu haiwaniah, nafsu syaitaniah, tak naik-naik lagi rupanya. Boleh tengok pada kelakuan kita. Kalau itu yang kita kejar kan, tahulah kita rupa-rupanya nafsu yang kita tengah duduk ini adalah nafsu peringkat rendahan. So belajar dia kata duit tu jangan belanjakan melainkan pada tempat yang sepatutnya kita belanjakan. Dan sebab itulah kakak-kakak, kalau andai kata tak ada tempat kakak nak belanja, mai sini bagi pada kami. Saya ada NGO, boleh bagi info pada NGO, banyak kerja-kerja dakwah kami nak buat. Dana tak cukup ni, boleh bagi. Okey, boleh salurkan. Banyak kerja kita nak selesaikan. So mana kata kalau lah kok kakak banyak sangat keuangan yang tak tahu. Tapi saya tak tahu duit saya nak pergi mana. Daftar kelas. InsyaAllah kelas-kelas yang kakak daftar ni nanti dapat juga datang daripada remaining kakak punya minta nama akaun kat sini. Kakak punya remaining kita panggil yuran tu nanti insyaAllah sampai je kat jalan-jalan dakwah. Kakak jangan risau. So banyak-banyak join program kita. Okey, tapi satu lagi saya nak cover kan, untuk siapa yang join kelas Quran ataupun kelas mengaji, saya lupa nak bagi tahu yang insya-Allah bagi mulai kita akan start bulan 8 kan. So tahun depan pertengahan bulan nanti pertengahan tahun kita akan buat satu majlis untuk siapa yang berjaya lepas Iqra. So maknanya kata kalau anda kata koma dah berjaya habiskan sampai Iqra 6 tu, kita akan bagi cert. Kita akan bagi cert tahniah, dan kita akan buat majlis sikit lah macam kita buat dulu-dulu. Ada bulu kuning, ada majlis makan-makan sikit in order untuk kita bagi semangat untuk sahabat-sahabat kita seronok mengaji tu. Dan sama juga setiap hujung tahun bermula tahun depan kita akan buat majlis khatam Quran. So kena start dari Iqra ke? Tak tentu yang. Kalau anda kata kakak start daripada Quran, kakak khatam kitab, hujung tu kita akan ni lah. Boleh kat Syamsiah, boleh sangat-sangat. Siapa yang start daripada Iqra, kakak sampai habis Iqra, kakak akan dapat cert. Siapa yang start dengan Quran, kakak khatam Quran, kakak akan dapat cert lah, kakak akan dapat sijil khatam Quran. Dan setahun kita akan buat majlis 2 kali untuk majlis khatam kitab ataupun khatam Quran. Nanti kita sama-sama buat.
Mungkin sama ada kita akan cari tempat yang berdekatan yang semua orang boleh join ke. Kita akan buat family day sikit lah. Macam mana nak join? Nanti boleh contact Kak Ain boleh, Kak Laila boleh. So mana-mana 2 orang ni boleh je contact, ataupun Kak Aziz 3 orang. Nanti dia orang muncul dekat ni. Okay, so mana kata dekat sini kakak-kakak, saya nak buat seolah-olah nanti insyaAllah dalam majlis nanti kita spend time lah bersama. Okay, insyaAllah nanti saya pun akan turun, insyaAllah saya turun Padang. Ada rezeki saya turun Padang. Okay, jom siapa-siapa nak belajar ngaji boleh ngajar ngaji. Ni Kak Ain ni mainkan daftar ni. So boleh start daripada Iqra, boleh start daripada Quran, tak ada masalah, boleh saja. Okay, sambung sikit. Dan membelanjakan harta pada ketaatan. Kan dah. So mana kata musannif belanjakan harta pada ketaatan itu adalah tabiat orang yang berakal. So mana kata dekat sini, kalau anda kata kakak-kakak Sani Anas Sayyidina Muhammad, kakak guna duit kakak tu untuk perkara-perkara ketaatan, masuk kelas, belajar kelas, bagi hibah pada guru-guru, bagi hadiah pada guru-guru, maka perkara tu adalah tanda-tanda orang yang berakal. Kenapa tanda-tanda orang yang berakal? Sebab dia tahu duit dia tu nak salurkan dekat mana. Dia tahu andai kata Allah Ta'ala tanya, Aik, rezeki aku bagi kat engkau 100, mana pergi 70 ni? 70 dekat jalanmu ya Allah, aku balikkan ke jalanmu. Selesai ke tidak? Selesai. So makna kata dekat sini, ini yang kita nak maksudkan kakak-kakak Sani Anas Sayyidina Muhammad, itulah tanda orang yang cerdik. Tapi kalau andai kata kita tak berapa nak cerdik sangat, itu yang kita gunakan harta kita ke arah benda-benda yang menyeronokkan kita sahaja. Boleh Dan jika adalah ia menegah harta dan menegahkannya itu kerana dicadangkan untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Masya Allah. Maksudnya apa kakak? Kalau rezeki kakak tu kakak gunakan untuk anak kakak, untuk bantu anak kakak ke jalan ketaatan, maka nak bagi tahu itu adalah seolah-olah kakak mewarisi kebaikan pada anak-anak kakak. So makna kata apa? Makna kata dekat sini ada rezeki lebih, hantar anak-anak kita pergi belajar ngaji, pergi belajar agama, selesaikan fardu ain dia. Boleh faham So makna kata dekat sini, andai kata kita buat perkara tu kakak-kakak, kita adalah ibu yang meninggalkan anak-anak kita dengan kebaikan. Kita mewarisi kebaikan pada anak-anak kita. Masya Allah. Itulah tanda-tanda kita ni sayang ke anak. Sayang ke anak bukan ditatang-tatang. Sayang kepada anak diajar-ajarkan supaya hatinya lunak kepada agama. Dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan, maka ini adalah sebab sehabis-habis kebodohan. Masya Allah. Kalau anda kata kakak-kakak, kita ni banyak habiskan duit kita ke arah perkara yang tidak baik ataupun ke arah kemaksiatan, maka nak bagi tahu kita datang pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan macam itu juga. So makna kata dekat sini, kata musannif, itu adalah tanda sehabis-habis kebodohan. Yelah, Allah Ta'ala dah lah yang bagi rezeki tu dekat awak. Bila rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni kakak-kakak, kita guna untuk kemaksiatan pula. Lepas tu datang buat muka toya depan Allah Ta'ala nanti, ya Allah Tuhanku, Allah Ta'ala tanya kita, mana pergi rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Nak jawab apa? Belanjakan dekat sini, belanjakan dekat situ. Satu pun tak ada belanja pada ketaatan. Nanti kakak, kita takut-takut kita tak ada hujah daripada Allah Ta'ala nanti. Boleh Sebab itu dalam musannif sebut kan, itu adalah sehabis-habis kebodohan. Kerana menyenangkan ia akan orang yang lain, yang dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. So makna kata, bila kita memberi, contoh macam ada orang ni dia offer kepada satu jalan kemaksiatan, dan kita pula seronok-seronok mendaftar under dia, nak buat kemaksiatan tu. Esok lusa nanti bila Allah Ta'ala tanya, kita ni seronok menyenangkan orang lain, tapi hakikatnya kita menyusahkan diri kita. Kenapa kakak? Kakak nak tahu tak kenapa hisab di padang mahsyar tu lama? Hisab di padang mahsyar itu lama kakak-kakak sebab setiap daripada sen duit kita tu akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala, akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala kat mana pergi. Contohnya, walaupun 10 sen, walaupun 30 sen, walaupun 50 sen, pergi macam mana sekalipun Sani Anas Sayyidina Muhammad, maka itu juga akan dipersoalkan Allah Ta'ala mana pergi sen yang kita yang kita belanjakan ni. So ala kulihat kakak-kakak, sebab itulah kita sebutkan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang sangat halus. Bila Allah Ta'ala adalah Tuhan yang sangat-sangat halus, setiap apa yang kita buat tu kakak akan dipersoalkan, akan ditanya, akan dinilai. Sekejap saya jawab soalan sekejap. Tapi kan Ustazah,
Anak-anak yang kecil kita boleh ajak dan bawa. Anak besar tak nak ikut. Macam mana? Dia macam gini kakak. Sebagai contoh, dia satu skop adalah cuba kakak try ajak-ajak anak-anak ni kepada program yang nak sebut bagi yang kena dengan jiwa. Sebagai contoh kalau kakak tanya saya sebagai anak yang remaja, pada satu ketika dahulu kalau anda kata ibu saya ajak saya pergi majlis marhaban, majlis majlis apa lagi marhaban. Tak tahulah, kita tahu marhaban je. So kita sebagai orang orang muda ni, kita akan rasa macam tak function tau. Kita akan rasa tak seronok sebab kita tak tahu kita punya rules tu dekat mana. So ala kulihat, mungkin kalau andai kata kakak boleh bawa anak-anak kakak yang besar-besar kepada majlis-majlis yang lebih kena dengan jiwa dia, yang dia boleh pergi dengan kawan-kawan dia. Sebagai contoh, satu contoh kan, saya pernah buat satu program dekat Pulau Besar. So buat program dekat Pulau Besar, kita naik boat, kita buat aktiviti kesuarelawanan, kita kutip-kutip sampah dekat pulau tu. So kita ada majlis bahagian malam pula. So ramai ibu-ibu ni dia bawa anak-anak dia, remaja dia. Bila pergi tu ada yang bawa suami, ada yang bawa anak-anak kecil. So bila buat program macam gitu, anak-anak datang, secara tidak langsung kita pun berkawan juga dengan anak-anak dia orang. Hatta saya sendiri pun, kalau ibu-ibu nak tahu, kakak-kakak nak tahu, majoriti anak-anak kepada anak-anak murid saya ni mesti akan keep in touch dengan saya. Mesti akan tanya pendapat, dia ada masalah dengan kawan dekat sekolah pun dia akan tanya saya juga. Macam mana saya teringat satu kes tu lagi kelakar. Satu kes tu saya dapat call daripada salah seorang anak murid saya ni. Dia dewasa. Lepas tu dia kata anak dia nak cakap dengan saya. Saya pun anak nak cakap. Oh okey tak apa. Saya pun angkat call, sembang dengan anak dia. Kau tahu tak anak dia ngadu saya apa? Ustazah, macam mana dia badar. Rupanya dia badar. Okey, saya kata okey. Lepas tu dia kata ada orang ni dah ditegur dah supaya jangan pakai tudung bonggol tinggi, tapi dia nak juga pakai tudung bonggol tinggi. Lepas tu tak turun rokok. Lepas tu solat jemaah tak nak turun. Macam mana nak nasihat kat dia? Kakak-kakak, saya kan satu tahap kan, saya rasa apa tau, saya rasa macam saya ni adalah asatizah kepada semua peringkat umur. Saya tak sangka pula saya akan jawab soalan berkenaan dengan bonggol yang tinggi di sekolah. So maknanya kata benda yang kita dah tinggalkan lama kan. Tapi saya jawab ketidaksoalan tu, saya jawab juga. Saya bagi tahu dia, okay, you sebagai seorang badar, apa do and don'ts? Apa kata you buat chat supaya orang tu seronok nak buat program you. So anda boleh lihat, point saya dekat sini adalah anak-anak dia akan dia akan tertarik kalau program tu program yang menarik perhatian dia. Sebagai contoh tu dekat Pulau Besar yang saya pernah buat sebelum ni. Second, kalau you masih ingat, kita buat program dekat Chini. Dekat Chini pun sama juga. Awal-awal tu kita buat gotong royong bersihkan kubur. So bila kita buat gotong royong bersihkan kubur, anak-anak ni rasa dah juga ada benda yang diorang buat yang diorang tak pernah buat. Diorang pakai glove, lepas tu cabut-cabut rumput, and then bersihkan kawasan kubur. Lepas tu makan ramai-ramai dekat wakaf tepi kubur tu. Kita jumpa orang kampung. Lepas tu malam tu ada majlis maulid, and then kita pergi ziarah tasik. Lepas tu last tu tengok pembuatan bahulu. Lepas tu pergi sampaikan sumbangan pada rumah orang-orang asli. So maknanya kata tengok pada program kakak. Saya tak tahu, saya susah nak jawab soalan kakak tadi ni sebab program-program yang setakat ni saya anjurkan dia sesuai untuk semua peringkat umur. Dia anak-anak remaja pun insya-Allah ramai je yang attend. Tahun ni tak ada program. InsyaAllah hujung minggu ni saya nak pergi ziarah tempat orang asli dekat area Perak. So ada rezeki nanti kita boleh je turun ramai-ramai. Kalau anak boleh ikut sekali, boleh je insyaAllah. Dia sebab selalu program yang saya buat dia agak mesra kepada semua peringkat umur lah. InsyaAllah. Saya usahakan. Boleh so makna kata sekejap stay tune. Okay, sekejap. Okay, yang ni saya nak percantikkan sikit. Okay, sekejap saya sentuh sekejap. Okay, saya paksa je Ustazah untuk bawa pergi kuliah dekat surau-surau. Boleh ke? Takut jiwa memberontak. Yang satu nasihat saya, okay, dengar baik-baik. Okay,
Dia macam gini yang bila kita memaksa satu pentarbiahan, saya sebutkan juga kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang kakak, ataupun kita sebagai seorang abang, kita memaksa. Dia macam gini, secara psikologinya bila kita memaksa satu perbuatan, contohnya pergi masuk kelas ni, pergi masuk kelas tu dan sebagainya, maka seseorang yang buat satu pekerjaan dengan keterpaksaan, dia akan berlaku satu benda dekat dalam jiwa dia, kita panggil sebagai jiwa dia berperang to each other, antara benda yang dia nak dan dia kena buat. Akhirnya apa yang berlaku adalah dia akan senang depress. Dia akan senang depress dekat situ sebab dia rasa macam stuck. Aku tak suka buat benda ni tapi aku kena buat benda ni. So akhirnya adalah takut nanti, I'm very scared, saya sangat-sangat takut in future nanti bila mak dengan ayah dah tak ada dekat kita, dia akan mula rasa dia tak suka kuliah, dia tak suka masjid, dia tak suka pengajian, dia tak suka program-program dakwah. Sebab apa? Sebab pada awalnya dia pergi tu kena paksa. Mungkin nasihat saya, mungkin kakak boleh salih Anas Sayyidina Muhammad, tunjukkan dulu, jangan cerita benda-benda yang kau kena belajar, kau nak masuk neraka kau tak tengok apa, itulah panggil kau macam gini, tak nak dengar cakap mak, jangan macam gitu yang. So maknanya kata dekat sini kita kena sembang dengan dia tu, sebab dia tengok, you kena tengok anak you tu boleh berubah sebab apa. Satu benda ni yang you kena catat pada nota you adalah, manusia ni kakak-kakak in psychology boleh berubah disebabkan dua perkara. Boleh catat kan? Manusia ni boleh berubah disebabkan dua perkara kakak. Yang pertama, disebabkan adanya ancaman. Okay, saya ulang. Manusia boleh berubah disebabkan dua perkara, dua konteks yang akan mengubah manusia, decision manusia. Yang pertama adalah dia punya ancaman. Yang kedua, dia punya ganjaran. Okey, kalau kakak rasa anak-anak kakak boleh berubah jadi lebih baik, ataupun orang sekeliling kakak, isteri, tuan-tuan ke, suami kita ke, boleh berubah disebabkan ancaman, maka ancamlah dia. Sebagai contoh, saya saya cakap dekat anak saudara saya sebagai contoh, awak tak makan habis tak ada main pool contoh kita cakap dekat anak-anak kita kan. So maknanya kata awak tak makan habis-habis, awak tak boleh main so itu adalah ancaman, itu bentuk ancaman. So anak kita akan makan habis-habis supaya dia nak main pool, for example. Tapi untuk orang dewasa, untuk orang remaja, saya lebih cenderung, pendapat saya lebih cenderung mengatakan ganjaran itu lebih membuka nilai pada dia. Sebagai contoh, kalau kau join program ni, bolehlah release sikit stres tu, bolehlah ini sikit benda tu, bolehlah tenang sikit hati tu, bolehlah tukar mood sikit, asyik menghadap buku je, jom, lebih kurang macam gitu. So maknanya kata dekat sini, benda tu adalah satu metodologi dalam kita, seni dalam berdakwah dan seni dalam mendidik juga. So setiap antara kita kena ada kot kesenian dalam mendidik. Saya tak cadangkan untuk paksaan, tapi boleh je mungkin kelas-kelas yang you all rasa macam menarik, you all boleh buka sound tu kuat sikit, and then anak kita boleh join sekaki. Lama-lama mereka pun akan lunak juga hati, mereka akan tertarik juga hati. So saya setakat ni tu dah dia. Banyak sahabat-sahabat saya, anak-anak murid saya yang bila masuk kelas, demo buka sampai satu rumah dengar. Jadi kesannya adalah anak-anak suami pun belajar sekali. Bila anak-anak suami belajar sekali, maka demo pun cenderung untuk join juga program-program. Mereka jarang lah suami-suami tak bagi isteri-isteri join program saya. Jarang sangat perkara tu berlaku. Okay, so mana kata benda ni lah yang kita kena perhalusi. Macam gitulah. Kecil-kecil, mungkin zaman kita berbeza kot. Mungkin zaman kita dulu parent angkut pergi pengajian tu tak ada masalah kan. Tapi zaman sekarang I don't think so. Saya tak rasa macam gitu. Sebab kalau kakak-kakak tanya saya sekalipun, kalau pendidikan orang yang macam menekan-nekan, yang suruh ni kena buat ni, saya malas juga nak ikut. So saya kena tengok make sense ke tidak satu suruhan tu. Kalau make sense saya boleh je buat, tak ada masalah. So itulah dia kena tengok kematangan kerohanian seseorang, kena tengok kematangan pemikiran orang tu, dan kita kena didik ikut kematangan dia. Budak-budak sekarang lain sikit, tapi insyaAllah boleh je, percayalah cakap saya, boleh. Kakak nak tahu last saya buka story sebelum saya sambung ni,
Kalau kakak nak tahu, saya kan banyak buat program dekat dekat AKTBN. Baru-baru ni kakak-kakak, saya buat program solat, daurah solat dekat adik-adik AKTBN yang umurnya lebih kurang 18 tahun ke 25 tahun, which is tahap umur yang sangat-sangat kita panggil sangat-sangat kuat kedegilan, lebih kurang macam gitu. Dapat pula program Citra Ibadah tu adalah program wajib yang you memang kena attend. Setiap kali you masuk AKTBN, you memang kena attend program dengan Citra Ibadah tu lah. So apa yang berlaku adalah, awal-awal saya datang, saya dah cakap dekat adik saya, waktu tu adik saya join saya sebagai FESI, dan saya dah cakap saya punya mindset adalah kita akan berhadapan dengan orang yang dia agak stick dengan pendapat dia dan dia tak nak berubah pun. Bila buat program, itu perkara yang kita kena titik beratkan untuk orang yang tak nak berubah pun. Dalam program sometimes diorang tidur dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, surprisingly, bila saya turun tu, benda yang kita kena buat adalah buat mereka macam adik-adik kita dan kita sebagai kakak-kakak. So you bayangkan saya main game dengan diorang, saya ajar, tapi of course lah tegas tu memang tegas. Siapa yang follow saya pergi AKTBN itu nampak lah ketegasan saya macam mana. Sebab adik-adik ni laki, ramai laki. Korang faham je lah laki nakal macam mana. Maka memang saya akan pegang satu pen ke apa-apa dekat tangan saya. Salah rukuk memang kena ketuk dengan saya. Sama ada ketuk bahu ke ketuk tangan ke macam-macam benda kena ketuk. Kalau bunyi ketekang tu tahulah tu kena ketuk dengan saya sebab posisi tak betul. So saya check diorang punya saya sembang dengan diorang tu, kita make kejut. So tegur-tegur. Saya akan berjalan setiap lorong, okay? Saya tak akan benarkan seorang pun tidur. Dan saya akan cakap dekat diorang, slot saya ni mudah je adik-adik. Tak dibenarkan tidur dalam slot saya. Siapa yang tidur, anda akan ditidurkan untuk selama-lamanya. So adik-adik ni bila dengar macam gitu, sudah mampus aku. Ustazah ni datang daripada mana tiba-tiba nak tidurkan aku ni kan. Tapi nak bagi tahu kakak-kakak, kami pun kena. Itulah dia. Tapi surprisingly, last kali bila program dengan saya 2 hari tu, 2 hari je tau. 2 hari je program saya dengan diorang. Itu pun tak sampai malam. Program dengan diorang bila turn penyampaian hadiah tu diberi kepada saya, bila ustaz tersebut untuk Ustazah Ain, la haula wala, adik-adik ni bangun berdiri dan tepuk-tepuk tangan macam gitu Dia tepuk tangan siap bersorak lagi. Sebab apa? Dia nak melambai-lambai dekat bawah. Macam saya merasa macam retis lah kat situ. Tapi nak bagi tahunya macam mana boleh ada hubungan baik sampai macam tu. Sampai sekarang pun adik-adik, kakak-kakak, kalau andai kata sebab pula artis kan macam tu, saya punya nombor telefon ni memang diorang akan keep in touch, bagi tahu dah belajar kat mana, ini itu, nak kahwin pun minta pendapat saya sampai ke tahap tu. Tapi kenapa boleh rapat macam gitu? Sebab didik mereka ikut dia punya didik demo, ikut level demo, tapi jangan sampai kena bijak. Macam kalau you tanya saya memang suka main-main. You pun tahu, belajar dengan saya memang saya suka make kejut. Memang saya suka main-main. Tapi ada keadaan benda yang patut tegas jangan main-main. So dengan saya mudah je. Waktu belajar kita belajar, waktu main kita main, waktu apa-apa kita tegaskan lah. So maknanya kata itulah dia. So didik anak tu kena tengok pada dia punya level dia, matang emosi dia macam mana, matang pemikiran dia macam mana. Dan bercakap tu kena cakap dengan bahasa yang mereka laraskan bahasa kita, ikut dengan cara dia orang boleh terima. Macam gitulah. Itu pendapat peribadi saya lah. Boleh take it or leave it. So boleh je mana-mana sekalipun. Tapi Alhamdulillah, apa yang saya nak sebutkan dekat sini, program tu berjaya. Dan setakat ni memang program saya dengan adik-adik yang nakal-nakal ke, yang memang jenis yang brutal, setakat ni tak pernah lagi tak berjaya. So mana kata sama juga. Ni pun pagi tadi ada AKTBN yang call saya sebab dia orang dapat feedback daripada kampus lain. So dia menak juga saya. Sampai kalau you nak tahu, AKTBN Bacok ni sanggup tukar tarikh. Sebab saya dah tahun yang keempat ke tahun yang kelima saya dengan diorang. Walaupun tak pandai kecek Kelantan, tapi kita kecek juga. Itulah dia. Kalau budak sekolah rendah untuk terapkan solat macam mana? Oh ya ke? Boleh insyaAllah rezeki nanti kita buat program remaja insyaAllah. Saya target sebenarnya saya nak buat waktu sulu. So kamu boleh lah. Boleh lah kecek-kecek Kelantan sikit.
Okey, kena cari cara in order untuk didik anak-anak. InsyaAllah boleh je. Sebab pada saya letak benchmark adik-adik KTBN sebab dia orang nakal. Dia orang lelaki. Tapi dia orang boleh je. Kadang-kadang sembang dengan saya. Kita sembang pasal motor. Kamu janganlah sembang pasal negara dengan adik-adik macam itu. Dema ni geng-geng yang suka motor, suka fashion, suka rambut. So kena belajar juga terma-terma rambut diorang tu, terma diorang punya main game tu dekat level mana, dah push rank ke belum dan sebagainya. Sebenarnya saya tak pandai main game pun, tapi saya belajar istilah-istilah dekat dalam games tu in order untuk saya masuk dalam dunia diorang. Tu saja. So you all pun kena juga kena belajar terma-terma. Okay, sambung sikit kakak. Panjang pula, jauh pula pergi. Tapi it's okay je, insyaAllah. So tu adalah antara perkara yang kakak-kakak yang yang sebut juga. Musani sebut apa? Kita kalau andai kata kita tinggalkan anak-anak kita dengan kebaikan, kita ni adalah antara orang yang meninggalkan ataupun mewarisi anak-anak kita dengan kebaikan. Dan kalau andai kata kita ni tinggalkan anak-anak kita dengan program-program lara, konon-konon nak diorang ni kenal dunia dan sebagainya, akhirnya nanti bila menghadap depan Allah Ta'ala takut-takut tak ada hujah. So perkara itulah perkara yang kita kena faham dan kita kena hadam. Kau buat baik, kau akan dapat kebaikan. Kau buat yang tak baik, kau akan dapat perkara yang tak baik. So ala kulli hal, kedua-dua keadaan tu memang akan dipertanggungjawabkan depan Allah Ta'ala. Boleh Dan sambung sikit lagi. Dan qala musannif, dan ada pun pekerjaan, maka bahawa memberati engkau akan dikau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas murah, dan sentiasa perbuat engkau kedemikian itu hingga jadilah murah itu adat daripada engkau. So makna kata yang dimaksudkan dekat sini sentiasa bersifat kemurahan. Supaya bersifat murah itu bukan murah diri kakak, cuma murah hati. Beza kan? Jangan sampai kita pula maruah kita murah. Jangan macam gitu. Yang dimaksudkan dengan kemurahan ini adalah kemurahan hati sehingga kan tidak lokek membuat kebaikan. Bila kita murah hati dan tidak lokek membuat kebaikan, insya-Allah ada je kebaikan yang kita buat. Contohnya Cik Ta, dia sayang kat kita, teringat kat kita, maka dia pun masakkan ayam budak gemuk kita. Ayam budak gemuk, 3 budak gemuk. Macam gitulah dia kat kita. Betul lah nak. Murah hati bukan murah diri. Kena bezakan dekat situ. Ada orang yang pantang, disebabkan kena baik, terlentuk-lentuk depan lelaki. La haula wala. Itu bukannya murah hati kakak. Itu murah diri. Bezakan dekat situ. Seorang perempuan kena ada diri yang mahal. Bukannya kita jual mahal, bukan. Tapi sekurang-kurangnya tunjukkan yang kita ni bermaruah. Bukannya asal jumpa lelaki dia bukannya asal jumpa lelaki terlentuk-lentuk macam ular. Bukannya asal jumpa macam Nabi je waktu tu lah nak bercakap lembut-lembut sama comel gitu. Idak dia. Boleh dia interaksi tak ada masalah. Yang penting cara untuk kita berinteraksi tu kena tengok juga. Kalau andai kata dah cross the limit, cut je. Letakkan titik noktah. Boleh Okay, sambung. Dan bahawasanya menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah, dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Semana kata bila kita bermurah ni, kita dapat balasan dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan beransur-ansur. Wallahu alam. So makna kata apa kat sini? Bila kita dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersifat suka memberi, sebagai contoh, kita ni sikap kita memang murah hati, suka buat baik dan sebagainya, tapi jangan tertipu dengan menganggap diri kita lah yang baik. Kena berhati-hati juga dekat situ. Sebab apa? Kena hilangkan. Kita dah buat baik, jangan ingat titik mana kita buat kebaikan. Ni kena dobek kakak. Catatkan pada nota masing-masing. Jangan ingat dekat mana titik kita buat baik. Saya ulang lagi sekali. Jangan ingat titik mana kita buat baik kakak-kakak, tapi titik kita buat jahat tu kena ingat. Titik mana dekat dalam hidup kita yang kita buat jahat pada Allah Ta'ala tu jangan lupa. Kenapa jangan lupa titik mana kita buat jahat? Supaya kita tak lupa yang kita ni adalah pendosa yang sentiasa nak baik, nak jadi baik je. Kita bukan orang baik, tapi kita adalah orang yang nak memperbaiki diri jadi lebih baik pada diri kita yang dulu. Kena ingat dekat situ. Dan tempat-tempat titik mana yang kita buat baik tak payah ingat. Buat tak tahu je. Kenapa suruh buat tak tahu? Supaya kakak-kakak kita tak adalah remind, dah banyak dah kebaikan aku buat ni. Jangan kakak.
Kenapa macam gitu kakak? Sambung sikit dekat ayat tu. Jangan ingat dekat mana titik kita buat baik, tapi ingatlah titik mana kita buat jahat. Supaya apa? Supaya kita tak merasa diri kita baik dan putus asa nak buat kebaikan. Supaya apa kakak? Supaya kita tak rasa kita dah banyak buat baik, lepas tu kita tak embuh dah buat baik. Itu keperasanan namanya. Okey, itu adalah perasan sahaja. Boleh Itu perasan saja kakak. So tak boleh, kita kena lupakan dekat mana kita buat baik. Biarlah bila orang tanya kan, dulu kau pernah buat baik kat aku. Oh ya ke? Yang mana? Tu tak ada masalah. Tapi kalau anda kata, kau lupa ke dulu kau pernah menzalimi aku? Ya ke? Aku pernah menzalimi kau ke? Aku tak ingat pun dekat mana aku menzalimi kau. Itu masalah. Jangan lupa dekat mana kita menzalimi orang. Jangan lupa dekat mana kita ni buat jahat dekat orang. Tapi buat baik, kita lupakan. Buat baik tak ada masalah, kita lupakan. Boleh Okey, selesai untuk kikir. Saya kira kita boleh faham bab-bab berkenaan dengan kita ni kedekut-kedekut ni jangan ada. Tapi kedekut-kedekut satu hal, jangan ada. Yang kedua, jangan menahan-nahan hak yang sepatutnya kita berikan. Yang ketiga, kita tengok baik-baik setiap wang keuangan yang kita yang kita belanjakan tu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. So maknanya kata dekat sini ada rezeki, belanjakan kebaikan. Dan untuk ibu dan untuk ayah juga kita kena faham, di saat kita hantar anak-anak kita kepada tempat-tempat kebaikan, maka apa yang berlaku, kita ni adalah di kalangan ibu ayah yang baik yang inginkan kebaikan untuk anak-anak kita. But still, ingat pesan saya, masih lagi kita kena tengok juga anak-anak kita punya tahap kematangan emosi tu macam mana, tahap kematangan pemikiran tu macam mana. Sebab apa? Sebab takut-takut kalau andai kata kita menekan dia sehingga memaksa, akhirnya batang yang sepatutnya lurus akan jadi patah. Boleh faham Okay, setakat ni okey tak? By the way, saya nak masuk bab yang ke-6. Kita ada setengah jam lagi. Boleh tak saya nak masuk bab yang ke-6? Ke you orang penat dah? Penat dah? Aduh Ustazah, nak tanggal pinggang. Tapi saya rasa insya-Allah boleh habis bab yang ke-6 ni. Sebab sikit je. Boleh tak? Boleh Okey, Alhamdulillah. Okey, sambung. Okey, boleh. Okey, kita tengok pada muka surat yang ke-117 kakak-kakak. Muka surat 117. Bab yang ke-6. Bab yang ke-6 tentang apa? Tentang maksiat zahir. Dobek kan kat situ. Takut-takut lupa. Okey, bab yang ke-6, kemaksiatan zahir. Maksiat zahir. So maknanya kata dekat sini kakak-kakak, kemaksiatan zahir. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Sudah. Gariskan kasih akan kemegahan dekat situ. Dobek kan. Dalam bahasa mudah kita, dia adalah sukakan populariti. Dia sukakan popular. Suka terkenal. Populariti. Okey, catat dulu populariti. Suka akan popular. Dah catat, nanti kakak bagi tahu dah, okey. Kitab Penawar Bagi Hati. Betul, Kitab Penawar Bagi Hati. Muka surat 117. Dah? Okay, very good. So tengok dekat situ. Ketahui olehmu. Hang kena tahu. Nak kena tahu apa? Hang kena tahu bahawasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Seperti kaya itu memiliki akan harta yang banyak. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. So nak bagi tahu dekat situ, dobekkan, gariskan kemegahan itu. Okay, kemegahan. Bila awak popular, awak akan dapat beberapa perkara. Yang pertama, dia akan kaya daripada harta benda. Bila awak popular, awak akan dapat kekayaan daripada harta benda. Minta maaf sebut kalau kita tengok kan keadaan dekat dalam masyarakat kita. Bila kita popular, apa yang berlaku adalah orang akan lebih cenderung nak ikut kita. Bila kita popular, apa je yang kita buat, apa je yang kita jual, benda orang akan beli. So maknanya kata dekat sini, soalnya Anas Sayyidina Muhammad kaya itu memiliki harta benda. So nak sebut dekat sini, bila kita popular itu senang nak buat duit. Okey, maknanya kata dekat sini, lagi sekali saya sebutkan, bila kita popular, kita senang nak buat duit. Itu adalah keadaan ataupun situasinya lah. Yang kedua,
akan senang nak dapat keinginan kita. Apa yang menunaikan keinginan kita, apa-apa yang kita nak tu senang nak dapat. Sebagai contoh, kita pun kita ni famous, kau pula famous, contohnya kan. Maka kita ni contohlah, kita iklankan, kita tengah cari ada tak orang nak let go British short hair tapi free, contoh. Disebabkan kita famous dan orang suka kita, orang pun bagilah kita British short hair, anak British short hair yang sepatutnya ribu-riban tu, orang bagi free kat kita. Sebab apa? Sebab untuk menunaikan keinginan kita lah. Dan yang ketiga, akan senang nak capai tujuan kita. Sebagai contoh, kita buatlah drama sekalipun, kita buatlah fitnah sekalipun, senang nak sebar ke tidak fitnah tu? Senang sangat-sangat. Berbanding kita yang kentang ni, masyarakat marhin yang biasa orang tak kenal ni, maka susah lah nak kata kat sini. Susah nak sampai tujuan kita. Kadang-kadang kita buat live, jual satu barang pun tak terlepas-lepas. Tapi berbanding dengan orang yang dah famous, dia buat live, jual benda repek-repek pun orang beli juga. So, okay. So, maknanya kata dekat sini, nak bagi tahunya, bila hang famous, ini adalah benda yang hang akan dapat. Okay. Tapi cumanya kakak-kakak, tengok qala musannif, kata musannif dekat situ, dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela. Sudah. Ini yang kita kena berhati-hati kakak-kakak. Makna kata apa dekat sini? Memang kalau kita popular, kita akan dapat apa tadi? Kita akan senang kaya, senang buat duit. Yang kedua, kita senang nak dapat apa yang kita nak. Yang ketiga, kita senang nak capai tujuan-tujuan kita. Tapi kakak-kakak, kita kena tahu suka akan populariti ni adalah perlakuan yang dicela. Sebab apa dicela? Sebab dia adalah sebahagian daripada kebinasaan. Gariskan, sebab dia adalah sebahagian daripada kebinasaan. Sebab itulah kakak-kakak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, para awliya kita, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, para salafus salih sangat tidak suka dikenali. Sangat tak suka dikenali. Demo ni kalau boleh, tak nak orang kenal pun, tak nak orang kenal. So maknanya kata, kalaulah andai kata, saya teringat dan kisah ni selalu saya bawa dalam kisah guru kami, yakni Abah Haji Ujang, Tuan Guru Haji Ujang qaddasallahu sirra. Beliau ni pernah satu ketika ni kami ziarah rumah beliau, ada seorang khalifah ni menyebutkan, tuan, saya dapat satu mimpi yang menceritakan sebenarnya tuan ni adalah seorang ahlillah. Anak murid dapat mimpi bagi tahu yang guru dia sebenarnya adalah seorang wali Allah Ta'ala. Apa respon Tuan Guru Haji Ujang pada ketika itu? Beliau tu dah tua dah kakak. Saya ingat lagi saya duduk kat belah muslimat, tapi nampak je belah muslimin ni, sebab tak ada tirai. So maknanya kata Tuan Guru duduk kat kerusi dia tu, menangis tak esak-esak, menangis sampai basah muka tu. Sebab Abah Haji Ujang dia tak ada janggut panjang. Cuma nak bagi tahu muka dia jadi likat. Kenapa jadi likat? Sebab dia teriak. Kenapa dia teriak? Dia malu sebab orang tahu dia adalah kekasih Allah. Dia malu sebab orang tahu dia adalah wali Allah. Dia malu kakak-kakak. So maknanya kata dekat sini, kenapa? Sebab dia takut satu kemegahan itu akan bawa kepada kebinasaan. Sebab itulah seorang wali yang sebenar, dia tak akan mengaku diri dia wali kakak. Takkan ada pun awliya yang sebenar dia akan mengaku sebenarnya saya wali, behave sikit saya ni wali sebenarnya. Contoh, dia tak akan cakap benda macam gitu. Sebab apa? Kalau boleh, dia tak nak pun anak-anak murid dia tahu siapa dia sebenarnya. Dia tak nak pun anak-anak murid dia tahu yang dia adalah salah seorang daripada kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Dia tak nak anak murid dia tahu. Tapi itulah nak kata kenapa? Sebab dia tahu bila kantoi dekat situ, anak murid ni mesti akan bercerita. Oh, waktu saya belajar dengan orang ni, perkara-perkara ni berlaku. So orang lain tu akan tertarik tak nak cari guru awak tu. Orang tu akan tertarik untuk tahu yang siapakah guru awak tu, apa amalan guru awak tu menyebabkan Allah Ta'ala angkat dia jadi kekasih Allah Ta'ala. So maknanya kata dekat sini, tak ada orang yang suka nak tengok seseorang itu adalah hamba Allah Ta'ala yang benar ataupun tidak. Dia tak suka kemegahan, dia tak suka orang kenal dia tak suka orang up-upkan dia. Okay, boleh faham sebab dia adalah sebahagian daripada kebinasaan. Bila saya sebut macam gini, rasa-rasanya kakak-kakak dah boleh filter kot no. Kenapa saya sebut? Sebab saya terkilan betul lah. La haula wala. Saya ada jumpa satu TikTok ni, dia menceritakan tentang kebatinan. Cerita tentang saya boleh buka pintu marifat kepada awak daripada jarak jauh dan sebagainya. Dan tiba-tiba saya nampak salah seorang murid saya komen dekat ruangan komen. Sakit hati ke tidak? Sakit hati lah kakak. Kenapa sakit hati? Sebab kakak ngaji kitab. Jangan tunjuk macam kakak tak ngaji sangat kakak.
So benda tu dah tantang macam itu. Dia dengan apa nama buat akaun TikTok, kemudian bagi tahu dia adalah seorang wali. Kakak, mana ada wali ada masa nak main TikTok kakak? Waktu nak berzikir kepada Allah Ta'ala tu lagi penting daripada waktu untuk dia buat konten dekat TikTok tu. Okay, so maknanya kata dia koma jangan ingat saya tak perhati kan. Perhati je koma, perhati je apa yang koma buat. Walaupun apa nama saya tak tunjuk contohnya, tapi saya pakai nama lain Ustazah. Kita kenal lah anak murid kita yang keluar masuk live. Kita kenal nama-nama yang kamu masuk ni. Saya tahulah kamu masuk kelas waktu bila, tak masuk kelas waktu bila. Dia saya perhati walaupun apa nama tak guna nama sebenar. Tapi itulah dia nak bagi tahu banyak kakak-kakak, bila tahu perkara-perkara macam gitu, janganlah duk ikut kakak. Kena bagi tahu juga. Kena bagi tahu, jangan duk ikut benda-benda yang ngepek-ngepek khabar macam gitu. Hancur hati saya kakak tahu tak? Rasa ngajar elok dah, terjebak juga dengan benda-benda macam gini. Orang tu mengaku sebagai seorang wali, sedangkan syariat pun tidak terjaga-jaga. Lepas tu bercakap yang sembrono saja, itu pun kau bakal mengikut. Agak-agak lah kakak. So jangan tunjuk sangat. Tahu pandai tu tak boleh show off, tapi jangan show off kita punya kebebalan. Boleh Kalau boleh, kalau nak sembunyikan kecerdikan tu, sembunyikan sekali kebebalan kita, supaya orang tak nampak yang kita ni bebal sangat. Boleh tak, janganlah tiba-tiba daftar sebagai ahli ahli pertapaan. Saya adalah penjaga gunung se-Malaysia. Tak payahlah kakak, tak payahlah. Daripada kamu sibuk nak jaga gunung-gunung kat Malaysia, sini kamu jaga kitab, kita syarah kitab sama-sama. Saya nak tengok kamu faham ke hidup benda yang kamu pegang tu. Boleh? Jangan kakak main benda-benda yang bukan-bukan ni, yang kuban-kuban je kamu ni. Sibuk nak jaga gunung. Jaga hati tu dulu. Okay? Kalau kamu rasa nak menjaga sangat, kamu jaga tu sanubari kamu. Jangan bagi setan masuk. Okay, itu saya dah bangga dah. Saya sangat-sangat berbangga dan bersyukur anda adalah sahabat-sahabat saya ataupun murid-murid saya. Okay, jangan duk sibuk-sibuk masuk dalam kelas-kelas macam gitu. La haula wala. Siap tanya apa tu? Saya macam mana nak daftar La haula wala. Kamu buat panggil macam gitu, aku kick kamu daripada grup. Siapa yang kena kick dengan saya tu, tahulah tu. Adalah tu masuk grup yang bukan tu. Okay. Yelah, yang kuban-kuban je. Tak ada benda lain nak buat dalam hidup agaknya. Kalau tak banyak sangat masa, mari sini duduk dengan saya khidmat. Saya ada banyak kitab nak kena tulis. Banyak, mari sini. Okey, tengok sini. Dan qala musannif, kata musannif telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tengok dalam muka surat 118 tu, dalam surah Al-Qasas, Allah Taala sebut apa? Allah Taala sebutkan artinya, bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka akan ketinggian di muka bumi dan tiada akan kebinasaan. Maknanya kata kakak-kakak, orang yang betul sebagai kekasih Allah Ta'ala itu, orang yang benar-benar nak kata duduk pada wilayah hamba pada Allah Ta'ala tu, dia tak ambuh dikenali. Dia tak nak orang kenal dia. Sebab tu lah macam contoh macam tadi ada seorang yang komen, mungkin orang tu Ustazah adalah wali umum. Tak kisah dia wali umum ataupun tidak, tak perlu nak cadang-cadang ataupun tak perlu nak cerita pada orang merata saya adalah wali Malamatiah. Tak payah. Kewalian itu bukan satu kemuliaan. Bila diangkat sebagai seorang wali sekalipun, tujuan kita, tugas kita adalah tetap untuk memuliakan Allah Ta'ala. Tak ada sedikit pun kemuliaan yang terpalit pada diri kita. Peher ke hidup, jalan ini adalah jalan pelan lama, pelan rendah, bukan pelan lama, pelan merasa masing-masing wali. Saya tak nak dengar pun ada di antara kita yang rasa lebih kita ni lebih baik daripada orang lain, ataupun kita merasakan kita ni special daripada orang lain. Saya pantang betul-betul benda tu. Dan siapa yang belajar dengan saya pun tahu, kamu nunjuk-nunjuk lah kamu lagi terror daripada orang lain, memang kena titik dengan saya nanti. Saya tak berkenan perangai-perangai macam gitu. Kita ni tetap adalah orang yang lebih buruk. Kalau tak kerana kita tak pandai kakak-kakak, Allah Ta'ala tak pertemukan kita. Kalau tak kerana kita ni tak berapa nak bagus, Allah Ta'ala takkan pertemukan kita. Kalau tak kerana kita ni ada cita-cita yang sama-sama pendosa yang nak kembali pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala takkan pertemukan kita. Jadi kita ni tak mulia pun berbanding orang lain, tak nak kejar kemuliaan. Okay? Tak nak kejar kemuliaan. Okay? Itulah dia. Sebab apa? Sebab orang yang lunak, siapa yang hatinya lunak pada akhirat, dia tak akan suka kemuliaan. Tapi kalau anda yang kata memang dah dikenali tu, dia akan buat tak tahu, takkan cakna pun. Dia takkan cakna. Dia pun tak perasan yang dia adalah orang yang mulia. Sebab itulah ada di kalangan awliya-awliya Allah Ta'ala, dia sebenarnya wali, tapi dia tak perasan diri dia wali. Tak ada masalah, khalas kat situ. Selesai dia kat situ.
Boleh tak nak kejar kemuliaan, tak nak kita kejar tu orang kena up kita, kena pandang-pandang kita. Buat kerja kita, Allah Ta'ala nak muliakan ataupun Allah Ta'ala nak menghina kita, Allah Ta'ala nak bagikan kita orang yang terkenal, Allah Ta'ala nak jadikan kita orang yang kesepian, hak Allah Ta'ala. Itu kan sifat harus bagi Allah Ta'ala. Selesai tauhid dekat situ. Boleh faham kita buat je kerja kita. So Allah Ta'ala nak bagi famous ke, terpulang pada Allah Ta'ala. Famous ataupun tidak, langsung tidak menggugat hati kita. Okey, tengok dekat situ. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, orang yang lunak hatinya pada akhirat, Allah Ta'ala akan jadikan hati mereka tidak tertarik kepada kemuliaan. Dia tak nak pun orang tahu siapa dia. Dia tak nak pun orang tahu dia mulia. Boleh Dan sambung, menghimpunkan Allah Ta'ala pada ayat ini, ayat yang menghendaki ketinggian, nak orang up-upkan dia, nak jadi orang yang hebat-hebat, nak jadi orang yang tinggi-tinggi, dan menghendaki kebinasaan. Mana kata orang itulah yang nak jadi orang yang binasa. Contoh lagi, di kalangan ada antara kita, tapi Alhamdulillah Ustazah, saya tak famous. Tak famous tak ada, tak apa kakak. Tapi kakak kena ingat sentiasa, ingat tak pesan Syekh Haji Ujang semalam yang saya sampaikan. Di celah-celah tasbih kita juga ada penipuan iblis dan syaitan. Contohnya apa? Contohnya kita ni adalah murid yang rapat dengan guru. Maka seronok cerita kat merata, sebelum jumpa guru kena melalui saya dulu sebab saya adalah murid yang rapat pada guru. Benda tu tak benar. Itu adalah tanda-tanda kamu pun suka kedudukan. Contoh lagi, saya rapat sikit dengan guru, maka apa-apa nanti kena melalui saya. Ataupun sikit-sikit kita merasakan kita yang terpaling kenal guru kita dan sebagainya. Benda tu pun terpalit juga dekat sini kakak. Kita nak orang up kita sebagai murid yang rapat dengan guru sebagai contoh. Tak pun kita nak orang cerita dekat kita, ataupun kita nak orang pandang kita sebagai orang yang someone. The moment kita ni cakap je, tak nak, tak ambuh macam tu. Tapi perlakuan kita, nak sebut bagi tahu, attitude kita menjurus ke arah tu. Dia orang yang paling rapat dengan wali. Orang yang paling rapat dengan wali. So what's the point? So tanya balik kat dia. So lepas tu, nak saya buat apa? Nak saya bersorak ke? So maknanya kata dekat sini kakak-kakak, jangan terjebak dengan orang-orang yang up-upkan benda macam gitu. Hatta seorang wali, saya jumpa ramai wali tapi tak ada seorang pun yang awal-awal saya masuk kat pintu dia cakap apa? Saya adalah wali. Tak ada kakak. Demi Allah saya tak pernah jumpa wali-wali Allah yang bercakap macam gitu. Tapi kalau anda kata ada yang mengaku tu, wallahualam, mungkin dia adalah kuali-kuali yang patut kita masuk pertandingan melempar kuali tadi. Boleh ada hikmah rupanya kita masuk mewakili Malaysia dalam melempar-lempar kuali. Kita akan melempar-lempar kuali-kuali yang jenis macam gini. Boleh Okey, sambung. Mana tadi entah? Dan menerangkan ia. Betul lah, kita nak lempar apa lagi kan? Okey, dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Tengok dekat sini kakak. Perasan ke tidak dekat sini? Nak perasan apa sekejap Alamak. Okey, nak perasan apa dekat sini? Tengok ke situ kakak. Ambil pen, gariskan. Nak gariskan apa? Gariskan daripada orang yang lunak pada negeri akhirat kakak-kakak, mereka akan sunyi hati daripada kedua-dua kehendak itu. Kakak gariskan dulu. Nanti kakak dah garis, nanti kakak bagi tahu. Nanti saya syarahkan. Kakak gariskan orang yang lunak pada negeri akhirat. Kakak gariskan negeri akhirat dekat situ. Lepas tu kakak gariskan juga, highlight kan, sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Dah garis nanti kakak bagi tahu, okey? Gariskan dulu negeri akhirat. Lepas tu kakak gariskan sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Dah belum? Dah, gariskan dulu. Kalau dah bagi tahu. Okay, very good. So kalau dah garis kakak-kakak, nak tulis apa dekat situ? Itulah one way sayang oi. Itulah one way. Kat situlah dia kakak. One way tu makna kata apa? Makna kata kita tak nak kebaikan dunia ke kebaikan akhirat ke, kita tak embuh. Inilah yang Tuan Mursyid tekankan pada kita kakak. Bila kita beramal, bila kita buat apa-apa kebaikan sekalipun,
Kita tak nak pun salih ala sayyidina Muhammad, result daripada apa yang kita buat tu kita nak tentukan. Aku kan bangun tahajud, sepatutnya doa aku tak ditolak. Sebagai contoh, tak nak kakak, tak nak limitkan apa ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala tu maha pemurah. Kakak tak minta pun Allah Ta'ala akan bagi. Tugas kita jadi seorang hamba, duduk pada posisi kehambaan kita. Dah duduk pada posisi kehambaan, kemudian ikut Allah Ta'ala nak bagi apa pun dekat kita. Terserah pada Allah Ta'ala. Itulah one way kakak. Tak harapkan ganjaran. Okey, tambah sikit Kak Adawiyah. Tak harapkan ganjaran dunia dan akhirat. Dua-dua kita tambuh. Kita tak nak contoh macam kemegahan dekat akhirat, kita tak nak kemegahan dekat dunia. Tapi yang kita nak adalah, ya Allah ya Tuhanku, kok mana pun kau redailah aku. Kita tak ambuh apa-apa, yang kita nak adalah Allah Ta'ala redai kita. Boleh So maknanya kata itu yang kita kena hadam dan kita kena faham. One way, tak harapkan ganjaran daripada mana-mana belah pihak pun kita tak ambuh. Okey, kita pernah mau bagi hati nanti kakak cari ni letak ni. Okey, kita nak Allah Ta'ala redha pada kita je. Sebab itulah bila kita berzikir, sebelum kita berzikir, munajat kita apa? Munajat kita adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, kita nak Allah Ta'ala je. Kita nak Allah Ta'ala sebagai maksud kita, ilahi tujuan kita, tautan kita. Kita nak musyahadah, kita nak tawajuh pada Allah Ta'ala sahaja. Wa ridhaka matlubi, tak nak ganjaran apa-apa, kita nak keredaan Allah Ta'ala sahaja. Boleh dapat So maknanya kata itu yang kita nak. Kalau anda kita duduk betul-betul pada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi tu, kita akan duduk sebagai one way. Itu one way satu hal, dan kita akan duduk sebagai seorang hamba. Tidaklah kita kalau zikir dekat data F ni dapat warid macam gini, kalau zikir dekat sini dapat warid macam gitu. Tak nak macam gitu. Sebenarnya kakak-kakak, benda yang kita patut syukuri yang pertama adalah bersyukur. Lisan kita, hati kita, Allah Ta'ala pilih untuk berzikir. Sebab itu kalau kakak-kakak perasan, di awal-awal kelas selalu saya sebutkan, Allah Ta'ala tidak pernah lokek dalam memberikan, menzahirkan, mentajalikan kasih sayangnya. Kenapa saya sebut macam itu? Sebab kita ni tak baik pun kakak. Kita tak baik. Amalan apa je yang kita buat, zikir apa je yang kita tak putus. Tapi kenapa Allah Ta'ala tu masih panggil kita ngaji kitab? Kenapa Allah Ta'ala masih panggil kita perbetulkan kefahaman kita? Masih ada guru-guru yang memperbetulkan kita, yang menegur salah silap kita. Besar mana amalan kita? Last sekali kakak-kakak, kita sedar, bukan amalan kita yang baik, bukan kita yang baik, bukan taubat kita yang baik, tapi Allah Ta'ala yang maha baik, yang sentiasa nak kita dalam kebaikan. Itulah one way. Itulah one way yang kita kena hadam dan kita kena faham. Boleh Boleh ke baca ilahi anta sebagai zikir, sebagai munajat boleh ke Eli? So makna kata bila kita rasa lost, bila kita rasa macam aduh kenapa aku buat ni kerana dunia ni, remind ourselves, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Aku nak Allah Ta'ala je, bukan nak benda lain, Apa-apa Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi itu sahaja. Hati tu jaga baik-baik. Boleh Sebab tu ayat tu selalu saya akan gunakan sebelum saya buka kelas. Kalau you perasan, ayat yang saya akan selalu ulang-ulang adalah Allah Ta'ala tu tak pernah lokek dalam memberi, tajalikan kebaikan dia. Tak pernah lokek dalam menzahirkan kasih sayang dia. Amalan kita amalan tak seberapa pun kakak, tapi salih ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala panggil juga kita. Mai duduk sini, tahu kalau kau betul-betul cintakan aku, kalau betul-betul nak kejar cinta Allah Ta'ala, maka tengok what do and don'ts. Kalau Allah Ta'ala tak suka benda ni, jangan duk buat. Allah Ta'ala suka benda tu kita buat. Dan antara kaedah-kaedahnya adalah habis je kelas kita take note, apa benda yang aku boleh improve pada diri aku hari ni. Lepas tu terus buat. Jangan menyimpan-nyimpan dalam kitab dan last sekali tak tahu buat berkasam tu kitab kita tu. Okay? So ingat, take home message. Lepas habis je kelas, tengok apa amalan yang aku boleh implement hari ni. Lepas tu terus buat. Jangan ditunggu-tunggu. Boleh Okay, sambung sikit. 14 dekat mana dia punya nota kaki ni? Kat atas. Okay, sambung. Tengok pada nota kaki kat bawah tu, pada muka surat 118 tu, yakni mereka berusaha dan beramal dengan ikhlas. Kakak bulatkan perkataan ikhlas dekat bawah tu kakak. Okay, kakak bulatkan dulu perkataan ikhlas. Okay, bulat dulu. Nanti kakak dah bulat, nanti kakak bagi tahu. Bulatkan perkataan ikhlas dekat bawah tu.
Dah. Okey, dobit kan, catatkan dekat situ. Ikhlas tu makna kata kosong pengharapan, kosong tautan. Dobitkan dekat situ. Ikhlas tu makna kata kosong pengharapan, kosong tautan. Kita tak embuh hak lain, kita embuh Allah Ta'ala saja. Kita nak Allah Ta'ala je, tak embuh hak lain. Boleh faham tak? Ikhlas tu makna kata kosong kehendak. Kalau anda kata kita masih lagi nak hak ni, nak hak tu, nak hak ni, nak hak tu, makna kata belum ikhlas lagi. Okey, kosong pengharapan, kosong kehendak kita. Okey, kerana Allah Ta'ala semata-mata, nak Allah Ta'ala je. Kita nak Allah Ta'ala je. Ya Allah, rindunya dekat Mak Ju. Saya ni tengok pokok-pokok Mak Ju, bagi saya pun teringat kat Mak Ju. La haula wala. Dan kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, mereka tidak sombong ataupun takabur ataupun menindas yang lain. Inilah dia kakak-kakak. Bila seseorang itu Allah Ta'ala angkat dia sebagai orang yang yang famous di kalangan masyarakat. Famous tu Allah Ta'ala bagi, tapi famous yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang kekasih dia tu, maka nak tengok kekasih yang benar ataupun tidak. Kekasih Allah Ta'ala bila diberi kebaikan, kemuliaan ataupun diberi kemegahan, famous, populariti tu, maka dia tak gunakan untuk menindas-nindas yang lain. Boleh Itu adalah tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Dan last kita baca firman ia dan berfirman ia dalam surah Al-Hud ayat 15-16. Artinya, barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasan, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dunia. Sudah. Dengar baik-baik kakak, ini bahaya. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan satu di dalamnya. Bermula mereka itu akan tiada ada bagi mereka itu akhirat, melainkan api neraka. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahala di akhirat. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dunia daripada segala kebaikan. Apa dimaksudkan dalam surah ni kakak-kakak? Kalau kita nak dunia kakak-kakak, yang ni kena dengar baik-baik, kena berhati elok-elok. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hud ayat 15-16. Awak nak dunia, Allah Ta'ala bagi dunia ke tidak? Bagi dunia. Tapi akhirat awak dapat ke tidak? Awak tak dapat akhirat, melainkan bahan bakar api neraka dicatatkan dekat situ. Melainkan api neraka je dapat dekat akhirat. Sebab apa? Sebab two way. Awak nak kebaikan dekat dunia, Allah Ta'ala bagi ke tidak? Bagi. Sama juga awak berzikir. Nak warid, Allah Ta'ala bagi warid ke tidak? Bagi warid. Tapi awak dapat ke tidak sebenar-benar berkhabaran? Awak tak dapat sebenar-benar berkhabaran. Dapat ke tidak ikhlas tu? Tak dapat. Tak dapat kakak. Ini yang kita takut-takut kan. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dekat dalam Quran Al-Karim. Kalau kita nak dunia kakak-kakak, Allah Ta'ala bagi dunia kat kita. Tapi Allah Ta'ala tak bagi akhirat pada kita. Tapi kalau anda kata kita nak akhirat, Allah Ta'ala bagi kedua-duanya. Surah Al-Hud, surah Hud ayat 15-16 kakak. So mana kata nanti kita akan syarahkan. Bermula ayat ini melengkapi juga. Wallahu alam. So kita stop dekat sini. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan sambung kepada kitab ni. Jadi perkara ni lah perkara yang kita kena hadam dan kita kena faham. Kalau yang pertama kita recap balik. Kalau anda yang kata salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala nak bagi kita kebaikan, maka duduk dalam ketundukan. Dan jangan kita anda kata jadi orang salli ala sayyidina Muhammad, nakkan kemegahan, nakkan populariti, nakkan orang kenal kita dan sebagainya. Benda tu adalah perkara yang sangat-sangat batil. Dan kita nak kena recap lagi. Anda yang kata ada di kalangan kita, ada salli ala sayyidina Muhammad dekat TikTok ke, dekat mana-mana ke, ada orang yang salli ala sayyidina Muhammad yang mencanang-canang, saya ni adalah wali Allah Ta'ala, duduklah dengan saya, kamu akan dapat pembukaan. Saya boleh buka pintu makrifat untuk kamu. Kakak, dia bukan Tuhan kakak, dia manusia juga. Macam mana seorang manusia boleh buka pintu kerohanian untuk orang lain? Hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak untuk membukakan pintu kerohanian, pintu makrifatullah untuk kita. Duduk belajar jadi hamba. Belajar jadi hamba, Allah Ta'ala akan bukakan apa-apa yang sepatutnya untuk kita. Tak kisah jalan mana pun kita lalu, tapi jangan lalu dekat jalan kebatinan. Boleh faham Okay, wallahu alam. Saya minta ampun, minta maaf kalau anda kata, bukan anda kata, ada terkasar bahasa dan ada tersilap jatuh dalam memberikan apa-apa. Dan terima kasih juga kepada siapa yang bagi gift daripada awal tadi sampai ke sekarang. Ada yang berkongsi gift dengan saya. Barakallahu fiq. Semoga dengan rezeki yang antum kongsikan dapat juga keberkatan, dapat juga futuhat. Sama juga kepada sahabat-sahabat
sahabat yang mencatat ilmu daripada tadi, yang dobek kitab-kitab, maka semoga Allah Ta'ala bukakan futuhat, semoga Allah Ta'ala izinkan kita, pilih kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dah belajar. Okey. By the way, jangan lupa siapa yang belum daftar lagi kelas daurah mega masih buka lagi, kelas mengaji masih buka lagi. Lelaki dan perempuan, tak kira umur, kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa boleh belajar kelas mengaji. Dan juga untuk hujung minggu ni kelas hikam online masih dibuka lagi. Untuk offline ada rezeki kita jumpa hujung minggu ni, ada rezeki insya-Allah. Barakallahu fi. Saya sangat-sangat merindui semua. Semoga Allah Taala jaga antum daripada segala perkara-perkara tipu daya syaitan insya-Allah. Okey, wallahu alam. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kasih diterima semua orang. Jaga diri baik-baik. Barakallahu fik. Uhibbukum fillah abadan lillahi taala. Insya-Allah. Okay, saya in love, okay?